Tahanlah 3 minit saja, saya akan lindungi awak seumur hidup. Ini adalah kisah tentang detik di mana seorang pewaris konglomerat dari Sweden jatuh hati sepenuhnya kepada pengawal peribadi Malaysianya yang melindunginya. Sebelum menonton video, sila langgan dan tekan butang suka untuk memberikan sokongan padu kepada saluran kisah angin lalu. Masa yang tinggal untuk kamu berdua tidak lama, tunggu dengan senyap. Suara lelaki itu garau dan perlahan, seakan-akan bunyi besi yang digesek. Suara itu melekat di telinga sebelum perlahan-lahan menghilang. Tidak lama kemudian, bunyi dentuman pintu besi yang berat seolah-olah menelan seluruh ruang. Bunyi dentum yang kuat diikuti dengan kesunyian mutlak, seolah-olah mereka telah terputus hubungan sepenuhnya dari dunia luar. Ruang yang kehilangan cahaya itu bukan sekadar gelap, ia terasa seperti objek hitam berjisim yang menekan seluruh tubuh. Sofia cuba menarik nafas dalam-dalam, tetapi paru-parunya terasa mengeras, menghalang udara masuk dengan sempurna. Bau hapak kulat, debu lama, dan bau hanyir besi berkarat yang entah dari mana menusuk hidungnya. Bau yang asing dan sangat tidak menyenangkan. Ugh. Secara naluri, Sofia cuba menggerakkan badannya, tetapi pergelangan tangannya yang terikat di belakang terasa sakit seolah-olah mahu putus. Yang mengikat pergelangan tangannya bukanlah tali biasa. Ia adalah pengikat kabel industri yang diperbuat daripada plastik keras dan tajam. Setiap kali dia bergerak, bucu tajam pengikat kabel itu menekan kulit pergelangan tangannya yang lembut, menyekat aliran darah. Hujung jarinya sudah mula terasa kebas. Rasa kebas akibat darah tidak mengalir mula menjala dari hujung jari ke lengannya. Di mana ni? Kenapa aku ada di sini? Serpihan ingatan yang bercelaru berpusu-pusu di dalam kepalanya. Dia pasti dia dalam perjalanan ke sebuah resort di Pahang. Dia masih ingat saat berpisah dengan delegasi pemeriksa dari ibu pejabat di Sweden dan menaiki kenderaan bersama Ketua Pasukan Keselamatan Cawangan Tempatan. Pemandangan hutan hujan tropika yang damai di luar tingkap. Dan kemudian brek kecemasan yang mengejut. Kenderaan hitam yang menghalang jalan di hadapan. Rasa takut mula menjala dari tulang belakangnya hingga ke otak. Dia sudah biasa dengan angin musim sejuk Sweden yang menggigit dan merupakan seorang ahli perniagaan yang tabah, telah mengharungi pelbagai krisis di medan pertempuran korporat yang kejam. Dia tidak pernah berkelip mata pun ketika berdepan dengan lawan di meja rundingan yang melibatkan jutaan dolar. Tetapi ketakutan yang dirasainya sekarang berada pada tahap yang berbeza. Ini bukan masalah yang boleh diselesaikan dengan status sosial atau wang. Ini adalah soal kelangsungan hidup yang paling asas. Ada sesiapa di sini, dia mahu menjerit, tetapi peti suaranya seolah-olah membeku kerana ketakutan, hanya suara serak yang mampu keluar. Jantungnya berdegup tidak menentu dan pandangannya menjadi putih. Serangan panik mula menyerang. Setiap kali dia bernafas, dadanya terasa sakit. Bayangan bahawa dia mungkin akan mati di tempat yang tidak diketahui ini mula menggerogoti kewarasannya. Pada ketika itulah, dalam kegelapan pekat, kedengaran suara yang tenang dan perlahan. Puan Sofia, boleh dengar suara saya? Itu Zul Iskandar, Ketua Pasukan Keselamatan Peribadinya. Suaranya sangat tenang, seolah-olah dia sedang melaporkan jadual pagi di lobi syarikat, kering dan stabil. Ketenangan yang sangat tidak kena dengan keadaan terdesak itu, secara paksa menenangkan panik Sofia yang meluap-luap. Zul. Encik Zul, awak di situ? Ya, Puan, saya di sebelah Puan. Bertenang. Kita akan mati ke? Mereka ada senjata api. Siapa mereka sebenarnya? Kenapa mereka culik kita? Suara Sofia bergetar, seperti suara kanak-kanak yang hampir menangis. Zul menjawab dengan ringkas dan tegas. Bertenang Puan, belum ada apa-apa yang diputuskan lagi. Kawal pernafasan Puan dulu, ikut saya. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan hembus perlahan-lahan melalui mulut. Tarik, hembus. Dalam kegelapan, bunyi nafas Zul yang teratur kedengaran. Sofia, seolah-olah dipukau, cuba mengikut rentak itu. Udara sejuk masuk jauh ke dalam paru-parunya dan keluar semula. Setelah beberapa kali menarik nafas dalam, degupan jantungnya yang menggila mula perlahan-lahan menjadi tenang. Zul cuba memulas pergelangan tangannya dalam gelap. Tangan yang terikat di belakang langsung tidak bergerak.
Penculik-penculik ini bukan amatur. Ini bukan pengikat kabel biasa yang dijual di kedai serbaneka. Ketebalannya hampir 1 sentimeter, jenis yang digunakan di tapak pembinaan untuk jentera berat. Kekuatan tegangan pengikat ini mustahil untuk diputuskan dengan kekuatan manusia biasa. Dengan mata yang tidak dapat melihat, dia cuba membaca udara di sekelilingnya. Kelembapan tinggi, lantai simen yang lembap. Memandangkan tiada bunyi dari luar yang kedengaran, kemungkinan besar mereka berada di dalam bilik bawah tanah yang kalis bunyi atau di dalam bangunan konkrit yang tebal. Berapa banyak masa yang tinggal sebelum mereka kembali? Mereka mungkin pergi untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada ibu pejabat syarikat. Paling lama 10 minit. Paling cepat 5 minit. Jika mereka tidak dapat melarikan diri dalam tempoh itu, mereka akan menjadi kad tawar-menawar atau dihapuskan apabila sudah tidak berguna. Zul menggerakkan badannya, perlahan-lahan mendekati Sofia. Bunyi kasut kulitnya yang bergeser di lantai memecah kesunyian. Puan, dengar baik-baik apa yang akan saya katakan. Kita boleh keluar dari sini. Keluar? Macam mana? Tangan kita terikat, pintu pula berkunci. Ada caranya. Tapi, saya perlukan bantuan puan sekarang juga. Kita mesti selesaikannya sebelum mereka kembali. Bantuan? Apa yang boleh saya buat? Saya tak boleh gerakkan jari pun. Tali kasut puan. Kata-kata Zul yang pelik itu membuatkan Sofia merenung kosong ke arahnya. Walaupun wajahnya tidak kelihatan dalam gelap, jelas dia berasa hairan. Tali kasut, awak bergurau ke? Saya tak bergurau. Kasut sukan yang puan pakai sekarang adalah satu-satunya alat yang akan menyelamatkan kita. Ini adalah kaedah yang terbukti secara saintifik, jadi percayalah pada saya. Tiada sedikit pun keraguan dalam suara Zul. Itu bukan sekadar harapan kosong, tetapi analisis yang penuh keyakinan. Sofia menelan air liur. Dia tiada pilihan lain. Apa yang perlu saya buat? Datang ke belakang saya, kita akan duduk membelakangi satu sama lain. Kedua-duanya menggunakan punggung mereka untuk berengsot di atas lantai yang sempit dan lembap itu untuk mendekati satu sama lain. Akhirnya, belakang Zul yang lebar dan tegap bersentuhan dengan belakang Sofia. Kehangatan tubuhnya yang terasa melalui kemeja nipis itu memberikan Sofia satu perasaan lega yang tidak dapat dijelaskan. Dalam ketakutan yang melampau, tiada yang lebih menenangkan daripada kehangatan tubuh insan lain. Kaki kanan saya. Tolong pijak tumit kasut saya untuk menanggalkannya. Kita tak boleh guna tangan, jadi kena gunakan deria sentuhan kaki. Sofia meraba-raba dengan kakinya dalam kegelapan. Tekstur kasut kulit yang keras dapat dirasai. Dengan kaki yang menggeletar, dia menekan tumit kasut Zul. Zul menarik kakinya keluar dan kasut itu tertanggal. Bagus, sekarang pijak tali kasut tu supaya ia tetap di tempatnya. Saya akan cuba menariknya keluar. Zul menggunakan jari kakinya untuk menarik tali kasut yang sudah longgar itu. Selepas beberapa percubaan, seutas tali yang panjang berjaya diperolehi. Sekarang ambil tali tu. Gunakan hujung jari puan yang terikat di belakang cuba pegang tali tu. Jangan sampai terlepas. Peluang kita cuma sekali. Sofia memulas jari jemarinya yang terikat untuk meraba lantai. Bunyi kukunya yang bergeser di lantai kedengaran menyeramkan. Hujung jarinya akhirnya menyentuh tekstur tali yang nipis dan lembut. Sambil menahan kesakitan yang mencucuk, dia menyepit tali itu di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Dapat. Bagus. Sekarang, puan perlu masukkan satu hujung tali itu ke dalam celah pengikat kabel yang mengikat pergelangan tangan saya. Tolong pandu tali itu ke bahagian dalam pergelangan tangan saya. Ini adalah tugas yang sangat sukar, umpama cuba memasukkan benang ke dalam lubang jarum dengan mata tertutup. Sofia menggerakkan jarinya untuk mencari celah kecil di antara pergelangan tangan Zul dan pengikat kabel. Dia dapat merasakan kulit Zul yang kasar dan plastik pengikat yang sejuk pada masa yang sama. Tangannya licin kerana peluh. Naik sikit lagi. Ya, di situ. Tolak masuk. Sofia menolak tali itu sekuat hati. Zul memulas pergelangan tangannya dan berjaya menyambar hujung tali yang keluar di sebelah sana. Berjaya. Buat pertama kalinya, kedengaran nada lega dalam suara Zul.
Tetapi perjuangan sebenar baru bermula. Sekarang, saya akan ikat kedua-dua hujung tali kasut ini pada lubang tali kasut di kedua-dua belah kaki saya. Tak perlu ikat kuat pun, cangkuk saja sudah cukup. Dan kemudian, saya akan gerakkan kaki saya seolah-olah sedang mengayuh basikal. Zul meniarap, membongkokkan badannya sejauh mungkin untuk mengikat hujung tali kasut yang dipegangnya pada lubang tali kasut sukannya. Hasilnya, tali kasut itu kini terentang tegang seperti gergaji dengan pengikat kabel berada di tengah-tengah. Ini adalah prinsip pemotongan melalui geseran. Puan Sofia, saya akan mula gerakkan kaki saya sekarang. Mungkin akan bising sikit dan ada bau hangit. Jangan panik. Ini fizik. Fizik? Ya. Geseran haba akan mencairkan plastik. Sebarang ikatan yang kuat akan menjadi lemah di hadapan haba. Zul menarik nafas dan mula menggerakkan kakinya secara berselang-seli. Srek, srek, srek. Bunyi yang pada mulanya perlahan dan tumpul, lama-kelamaan menjadi semakin laju. Tali kasut mula bergeser dengan laju pada permukaan pengikat kabel, menghasilkan geseran. Otot paha Zul menegang seolah-olah mahu pecah. Lengannya yang terikat di belakang terasa sangat sakit di sendi bahu, tetapi dia tidak boleh berhenti. Jika dia berhenti sekarang, haba akan hilang. Jika haba hilang, plastik akan mengeras semula. Dia mesti selesaikannya dalam satu percubaan. Apabila kelajuan meningkat, bunyinya menjadi lebih nyaring. Bau hangit yang menusuk hidung mula memenuhi ruang gelap itu. Bau asap toksik dari plastik dan fabrik yang terbakar. Sikit lagi, Zul mengetap giginya. Peluh dari dahinya mengalir masuk ke mata, tetapi dia tidak dapat mengelapnya. Nafasnya menjadi semakin kencang. Kelajuan pergerakan kakinya kini sukar dipercayai dapat dilakukan oleh manusia. Haba geseran serta-merta melepasi 100 darjah Celsius. Bahagian paling lemah pada pengikat kabel plastik itu mula cair. Sofia terpegun mendengar nafas Zul yang kencang dan bunyi geseran kain di belakangnya. Lelaki ini sedang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dia. Ia bukan sekadar hubungan majikan dan pekerja. Ia adalah perjuangan hidup dan mati. Arga. Zul mengerahkan sisa tenaganya dan menendang kakinya dengan kuat. Tak. Bunyi patah yang rangup dan tumpul membelah kegelapan. Tekanan yang mencengkam pergelangan tangan Zul seperti gigi binatang buas hilang serta-merta. Ia putus. Pengikat kabel itu melantun ke lantai. Zul tercungap-cungap sambil segera membawa tangannya ke hadapan. Terdapat kesan merah yang dalam di pergelangan tangannya dan kulitnya melecet, tetapi perasaan bebas itu lebih berharga. Tanpa berlengah, dia berpusing dan mendekati Sofia. Puan okey? Ada cedera di mana-mana? Encik Zul, pergelangan tangan awak. Itu tak penting. Saya akan lepaskan ikatan puan dulu. Zul beralih ke belakang Sofia dan dengan cekap membuka ikatannya. Kali ini, dengan kedua-dua tangannya bebas, dia tidak perlu menggunakan tali kasut lagi. Dia mencari serpihan besi tajam di sekelilingnya, memulas dan mematahkannya. Krak! Akhirnya, tangan Sofia juga bebas. Sebaik sahaja dilepaskan, dia terus terduduk di lantai sambil memegang pergelangan tangannya yang merah dan bengkak. Kesakitan yang mencucuk terasa apabila darah mula mengalir semula. Air matanya hampir menitis, tetapi tiada masa untuk menangis. Bangun. Tiada masa untuk beremosi. Mereka datang. Sebaik sahaja Zul menarik lengan Sofia untuk membantunya berdiri, kedengaran bunyi tapak kaki yang berat dari hujung koridor. Tap, tap, tap. Bunyi tapak bot tentera yang menghentak lantai. Kau dengar tak bunyi tu? Macam ada bunyi dari dalam. Suara lelaki kedengaran dari luar pintu. Mata Zul menjadi tajam. Mod pertahanan telah bertukar kepada mod pertempuran. Dia menolak Sofia ke belakang dinding, di sudut yang tidak akan kelihatan sebaik sahaja pintu dibuka. Jangan keluarkan sebarang bunyi. Bila saya beri isyarat, terus lari. Suara Zul perlahan, tetapi lebih membara dari sebelumnya. 3 minit masa keemasan, mereka telah melepasi halangan pertama. Tetapi ini hanyalah permulaan malam yang panjang. Detik sebelum pintu besi itu dibuka, Zul memegang bahu Sofia dan menolaknya ke sudut paling dalam di belakang dinding, satu titik buta yang tidak akan kelihatan sebaik sahaja pintu terbuka.
Sentuhannya tidak kasar, tetapi ada ketegasan yang tidak boleh dibantah. Sofia merapatkan badannya pada dinding simen yang sejuk. Jantungnya berdegup kencang seolah-olah mahu menembusi sangkar rusuknya. Kriiit. Engsel pintu yang sudah lama tidak diminyakkan berdecit nyaring apabila pintu besi itu dibuka. Cahaya lampu pendar fluor dari koridor menusuk masuk ke dalam bilik yang gelap itu seperti lembing tajam. Bayang-bayang susuk tubuh tegap kelihatan membelakangi cahaya itu. Salah seorang daripada mereka. Wajahnya tidak kelihatan kerana cahaya latar, tetapi bayangan senapang yang disandangnya jelas kelihatan. Lelaki itu menjenggukkan kepalanya ke dalam, seolah-olah curiga dengan kesunyian di dalam bilik, sambil berbisik ke dalam alat komunikasinya. Ini Sektor 3, memeriksa keadaan tahanan. Suara lelaki itu kering. Baginya, ini hanyalah tugas rutin. Saat lelaki itu melangkah lebih dalam ke dalam bilik, mata Zul yang bersembunyi di dalam kegelapan di belakang pintu menjadi dingin. Dia menahan nafas, menunggu masa yang tepat apabila lawannya menarik nafas. Manusia akan mengendurkan otot dan kelajuan tindak balas menjadi perlahan apabila menarik nafas. Sekarang, tubuh Zul melenting keluar seperti spring yang dimampatkan. Tiada bunyi tapak kaki. Pergerakannya senyap seperti hantu, mematikan bunyi hentakan kakinya di lantai. Buk. Getaran yang padat, bukannya bunyi hentaman tumpul, menggegarkan udara. Bahu Zul tepat menghentam ulu hati lelaki itu. Diafragma lelaki itu lumpuh seketika dan jeritan pendek terkeluar dari mulutnya. Lelaki itu membongkok ke hadapan menahan sakit kerana tidak dapat bernafas. Zul tidak melepaskan peluang itu. Dia menyambar lengan kanan lelaki itu, memulasnya ke belakang dan pada masa yang sama, tangan kirinya menutup mulut dan hidung lelaki itu. Lelaki itu cuba menjerit, tetapi cengkaman Zul sekuat keluli. Zul berbisik perlahan di telinga lelaki itu, "Diam. Kalau kau buat bising, bukan setakat pengsan akibatnya." Zul menekan arteri karotid lelaki itu dengan tepat. Satu teknik untuk memutuskan aliran darah ke otak buat sementara waktu dan menyebabkan seseorang hilang kesedaran. 3 saat, 4 saat, 5 saat. Rontaan lelaki itu semakin lemah dan tubuhnya yang besar terkulai layu. Zul membaringkan lelaki yang pengsan itu di lantai tanpa sebarang bunyi, seolah-olah meletakkan anak kecil yang sedang tidur. Sofia menutup mulutnya sambil menyaksikan kejadian itu. Perasaan takut dan kagum bercampur baur menguasainya. Pergerakan Zul tiada sebarang niat membunuh yang sia-sia. Ia lebih kelihatan seperti pembedahan yang dikira dengan teliti, bukannya satu pertarungan. Dia telah menumpaskan seorang pengawal bersenjata tanpa menumpahkan setitik darah pun. Zul mengambil alat komunikasi dari pinggang lelaki itu dan mencampakkan senapangnya ke sudut. Senjata api tidak akan digunakan. Bunyi tembakan hanya akan mendedahkan lokasi mereka. Dia menghampiri Sofia dan menghulurkan tangannya. "Yom, jangan berada lebih 1 meter di belakang saya. Ikut rentak langkah saya." "Encik Zul," lelaki itu. "Mati ke?" "Tidak. Cuma tertidur sekejap. Dia tidak akan sedar selama lebih kurang 30 minit. Kita mesti keluar dari sini dalam masa itu." Zul mendahului. Koridor itu berselirat seperti labirin. Cat di dinding terkelupas dan berkulat, menandakan ia mungkin sebuah bangunan resort yang terbiar atau kilang lama. Kedengaran bunyi air menitis secara berkala dari suatu tempat. Mereka berdua bergerak rapat di dinding seperti bayang-bayang. Setiap kali tiba di selekoh, Zul menggunakan serpihan cermin untuk memeriksa keadaan di hadapan. Berhenti, Zul mengangkat tangannya. Di hujung koridor hadapan, 2 orang lelaki sedang berbual sambil berjalan lalu. Sofia menahan nafas dan merapatkan badannya ke dinding. Dia pernah melihat orang memburu rusa di hutan Sweden, tetapi ini kali pertama dia menjadi mangsa buruan. Jantungnya terasa seperti mahu meletup, tetapi belakang Zul yang lebar yang melindunginya memberikan satu keberanian yang aneh. Pada ketika itu, bunyi dengungan yang nyaring memenuhi seluruh bangunan, diikuti dengan suara dari pembesar suara, uji mikrofon. Walaupun suaranya diubah secara mekanikal, Zul serta-merta mengenali pemilik suara itu, Titan, askar upahan paling terkenal dalam industri, pakar penyelesai masalah untuk pemburu korporat.
Kehadirannya di sini bermakna penculikan ini bukan sekadar untuk wang tebusan. Zul dapat merasakan bahawa apa yang mereka mahukan bukanlah wang, tetapi teknologi paten atau maklumat penggabungan syarikat yang dimiliki oleh Sofia. Permainan sorok-sorok sudah tamat. Ketua pasukan Zul Iskandar dan Puan Sofia, suara dari pembesar suara itu bergema di dinding bangunan usang itu. Kami sudah nampak kamu semua melalui CCTV. Koridor Sektor 3, melekat di dinding macam tikus. Sofia terkejut dan mendongak ke siling. Lampu merah dari kamera pengawasan yang usang sedang memerhatikan mereka. Tak guna lari ke mana-mana. Semua jalan keluar sudah disekat. Orang-orang aku sedang berkawal, seekor semut pun takkan terlepas. Pilihlah, keluar dengan baik, aku akan layan kamu dengan sopan. Tapi kalau terus melarikan diri, aku akan letupkan seluruh bangunan ini. Kamu tak nak tengok bangunan ni meletup, kan? Sofia mencengkam kuat baju Zul. Tapak tangannya basah dengan peluh sejuk. Encik Zul, adakah kata-kata orang tu benar, meletupkan bangunan? Kemungkinan besar benar. Dia bukan jenis yang bercakap kosong. Dia akan buat apa sahaja untuk mencapai matlamatnya. Mata Zul menjadi dingin. Semua laluan keluar dari bangunan ini pasti sudah disekat. Cuba untuk menerobos keluar dengan kekerasan akan membahayakan keselamatan Sofia. Pihak lawan adalah kumpulan askar upahan bersenjata lengkap. Jika dia seorang diri, mungkin dia boleh melepaskan diri. Tetapi berlawan sambil melindungi Sofia adalah hampir mustahil. Dalam masa yang singkat, Zul membuat berpuluh-puluh simulasi di dalam kepalanya. Peluang hidup jika berdepan secara langsung, 5%. Peluang jika melalui pintu belakang, 15%. Tetapi, kebarangkalian Sofia akan tercedera adalah lebih 90%. Dia perlu membuat keputusan. Teras pengurusan risiko adalah untuk mengelakkan yang terburuk dan memilih yang kurang buruk. Apa yang mereka mahukan adalah Puan. Mereka tidak akan membunuh Puan kerana mereka perlukan maklumat. Zul memandang tepat ke arah Sofia. Matanya yang tidak bergetar bertemu dengan pandangan Sofia yang cemas. Puan, percayakan saya. Ya, saya percaya, jawab Sofia tanpa teragak-agak. Di tempat seperti neraka ini, satu-satunya orang yang boleh dipercayainya hanyalah Zul. Kalau begitu, ikut arahan saya. Kita bukan cuba untuk menang dengan berlawan. Kita akan gunakan kenderaan mereka. Kita akan berlakon menjadi tebusan secara sukarela, seolah-olah kita akan dibawa ke markas mereka dan kita akan cari peluang. Maksud awak, kita menyerah diri? Ini pengunduran taktikal. Daripada mati sia-sia di sini, lebih baik kita ambil risiko dengan pembolehubah yang mungkin timbul semasa dalam perjalanan. Peluang untuk hidup lebih tinggi. Zul membawa Sofia dan berjalan dengan yakin ke arah lobi. Apabila dia muncul dengan kedua-dua tangan diangkat, berpuluh-puluh lelaki bersenjata yang menunggu di lobi serta-merta mengacukan senjata ke arahnya. Di tengah-tengah mereka, berdiri Titan. Dengan ketinggian melebihi 2 meter, tubuh sasa yang dibaluti jaket taktikal, dia kelihatan seperti gunung batu yang gagah. Hebat juga. Putuskan pengikat kabel dengan tali kasut. Aku ingatkan itu cuma teknik dalam buku panduan. Titan tersenyum sinis sambil bertepuk tangan. Tepuk, tepuk, tepuk. Bunyi tepukan yang kering bergema di lobi. Zul Iskandar, aku dah banyak dengar tentang reputasi kau, legenda komando. Tapi di sini, kau cuma seorang pengawal peribadi. Zul berdiri di hadapan Sofia, melindungi wanita itu sepenuhnya dengan badannya. Apa yang kamu mahu? Kau tahu apa yang ada dalam kepala perempuan tu? Pelan reka bentuk bateri tenaga mesra alam dan kod kelulusan penggabungan syarikat. Titan menunjuk keluar dengan dagunya. Masuk ke dalam kereta dengan senyap. Kalau melawan, aku akan tamatkan riwayat kau di sini. Tentu saja perempuan ni akan hidup, tapi aku tak jamin kau akan selamat tanpa sebarang kecederaan. Zul mengimbas sekeliling dengan pantas. 2 penembak hendap, 6 orang dengan senapang automatik, 4 pejuang jarak dekat. Sekarang bukan masanya. Pilihan terbaik adalah berpura-pura menyerah untuk mengurangkan kewaspadaan mereka. Zul perlahan-lahan mengangguk. Baiklah, tapi jangan sentuh dia. Kalau sehelai rambutnya pun gugur, tiada sebarang perjanjian.
Perjanjian, belagak betul. Baiklah, bawa mereka masuk. Zul dan Sofia ditolak masuk ke tempat duduk belakang sebuah SUV hitam yang besar. Pengawal duduk di kedua-dua belah mereka. Bunyi pintu yang berat ditutup kedengaran seperti pintu penjara. Kereta itu mula bergerak dengan kasar. Bunyi tayar yang melanggar batu kerikil kedengaran ketika mereka dibawa ke lokasi yang tidak diketahui. Sofia menggeletar ketakutan, tetapi melihat pandangan tenang Zul, dia cuba mengawal nafasnya. Jari Zul menepuk-nepuk belakang tangan Sofia, rentaknya seperti kod Morse, tunggu. Isyarat tanpa suara itu mengalir melalui urat nadinya. Kereta itu melalui jalan tidak berturap untuk sekian lama. Badan kereta yang bergegar membuatkan perutnya terasa mual. Di luar tingkap, terbentang hutan tebal yang tidak berkesudahan, tiada sebarang tanda tamadun. Pokok-pokok yang menjulang tinggi seolah-olah menutupi langit dan tumbuhan menjalar kelihatan seperti mahu menelan jalan. Udara panas dan lembap yang tipikal di hutan hujan tropika meresap masuk ke dalam kereta, membuatkan nafas terasa sesak. Selepas kira-kira sejam perjalanan, kereta itu berhenti di hadapan sebuah pondok usang. Ia kelihatan seperti rumah selamat mereka. Bangunan yang dibina ala kadar dengan konkrit itu dikelilingi oleh jaring penyamaran. Turun. Pengawal menolak belakang Zul dengan muncung senapang. Zul dan Sofia turun dari kereta dan memerhati sekeliling. Ia berada di tengah-tengah hutan tanpa sebarang pagar. Walaupun mereka cuba melarikan diri, mereka mungkin akan sesat di dalam hutan dan mati keletihan atau menjadi mangsa binatang buas. Mereka tahu bahawa alam semula jadi itu sendiri adalah penjara. Oleh itu, pengawasan tidaklah begitu ketat. Titan turun dari kenderaan hadapan dan memberi arahan kepada orang-orangnya sebelum masuk ke dalam bangunan. Ikat mereka di sini, tunggu sehingga pasukan lain tiba. Zul dan Sofia ditahan di bawah sebuah kemah usang di luar bangunan, tidak diikat pada tiang. Itu adalah kesombongan mereka. Mereka menganggap seorang lelaki dan seorang wanita tanpa senjata tidak akan cuba melarikan diri di dalam hutan ini. Seorang pengawal berdiri menjaga mereka. Dia kelihatan bosan, menguap sambil mengeluarkan sebatang pen dari poket bajunya dan memainkannya. Panas betul. Sampai bila nak kena tunggu ni? Pengawal itu merungut sambil meletakkan sebatang rokok di bibirnya. Zul memberikan isyarat mata yang sangat halus kepada Sofia. Inilah peluangnya. Ketika perhatian pengawal itu terganggu dan pen yang dipegangnya, rancangan melarikan diri sudah terbentuk di dalam kepala Zul. Sofia menelan air liur. Pandangan mata Zul seolah-olah berkata, "Sudah bersedia?" Sofia teringat akan lakonannya dalam pelbagai mesyuarat perniagaan di Sweden. Berpura-pura sakit bukanlah sesuatu yang sukar. Lagipun, perutnya memang terasa mual ketika ini. Arja. Sofia menjerit pendek sambil memegang perutnya dan rebah ke tanah. "Sakit, perut saya sakit sangat, macam nak pecah." Lakonannya sangat meyakinkan. Melihatnya berpeluh sejuk, pengawal itu terkejut dan menjatuhkan rokoknya. "Apa hal? Kenapa ni?" "Tolong. Bagi air. Mungkin gastrik. Tolonglah. Saya rasa macam nak mati." Sofia berguling-guling di tanah sambil merintih kesakitan. Pengawal itu menghampirinya dengan riak wajah jengkel. "Celaka, menyusahkan betul. Bangun, jangan nak berlakon." Pengawal itu meletakkan tangannya di pinggang dan membongkok untuk memeriksa keadaan Sofia. Saat perhatiannya tertumpu pada Sofia, itulah masanya. Zul telah menunggu seperti seekor pemangsa. Jarak antara pengawal dan Zul kini hanya sejauh 1 lengan. Tangan kanan Zul bergerak sepantas kilat. Tangannya bukan cuba merampas senjata pengawal itu, tetapi menyambar pen yang terselit di poket bajunya. Sebelum pengawal itu sempat menoleh, pengawal itu tidak sempat menjerit. Zul menggunakan hujung pen yang tumpul untuk menekan tepat pada lekuk di mana tulang telinga dan otot leher bertemu. Ia bukan serangan yang mencederakan. Ia adalah titik penting di mana saraf vagus dan saluran darah utama berada. Kuncinya bukan memukul dengan kuat, tetapi menekan saraf pada sudut yang tepat. Kejutan saraf yang tiba-tiba itu menyebabkan otak lelaki itu mengalami gangguan sementara. Matanya terbeliak ke atas dan kakinya hilang kekuatan. Tubuhnya yang besar rebah, seperti patung yang terputus talinya. Kedebuk.
Zul menyambut lelaki yang rebah itu dan membaringkannya di tanah tanpa sebarang bunyi. Sofia ternganga, tidak dapat menutup mulutnya. Dia tidak percaya dengan apa yang baru sahaja berlaku di hadapannya. Encik Zul. Pen. Sebatang pen sudah cukup. Ini teknik untuk melumpuhkan lawan dengan tenaga minimum. Dia tidak akan sedar selama 10 minit. Zul mengambil sebilah pisau kecil dari pinggang pengawal itu. Jom, kita masuk ke dalam hutan. Kalau bukan sekarang, tiada peluang lagi. Zul memegang pergelangan tangan Sofia dan mula berlari ke arah hutan. Dari belakang kedengaran jeritan, "Hei!" Mereka lari, kejar, tetapi mereka berdua sudah pun hilang di sebalik tirai hijau yang tebal. Hutan itu jauh lebih mencabar daripada yang dijangkakan. Setiap langkah, daun-daun reput dan lumpur seolah-olah menarik kasut mereka. Tumbuhan menjalar membelit pergelangan kaki dan serangga yang tidak dikenali terbang ke arah muka mereka. Ia jauh berbeza daripada hutan konifer yang bersih dan teratur di Sweden. Udara yang panas dan lembap terasa seperti membakar paru-paru. Nafas Sofia tercungap-cungap, jantungnya berdegup kencang. Kakinya menggeletar, tidak mampu melangkah lagi. "Encik Zul, saya tak larat lagi. Mungkin lebih baik kita ditangkap." Zul berhenti dan menoleh ke arah Sofia. Wajahnya juga basah dengan peluh, tetapi matanya tetap tajam. "Tak boleh. Kalau kita ditangkap, habislah kita. Selepas mereka dapat maklumat, mereka takkan biarkan Puan hidup. Mereka akan buat ia kelihatan seperti kemalangan. Tapi saya penat sangat. Pandang saya, mereka akan ikut bau kita, tapi kita masih ada harapan." Zul menunjuk ke langit. Awan hitam sedang berarak. Hujan akan turun. Hujan lebat di hutan hujan tropika akan menghapuskan semua jejak. Bau, tapak kaki, semuanya akan dihanyutkan. Kita cuma perlu bertahan sehingga itu. Zul sangat tegas. Dia menggunakan pisaunya untuk menebas semak samun, membuka laluan. Sofia mengetap giginya dan mengikutinya. Kepercayaan samar-samar bahawa dia mungkin boleh selamat jika bersama lelaki ini menjadi pendorongnya. Ketika itu, bunyi guruh yang memekakkan telinga bergema di dalam hutan. Gedigang, langit menjadi gelap dan titisan hujan yang besar mula turun. Tup, 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 tup. Bunyi hujan yang menghentam daun-daun memenuhi hutan. Hujan. Zul mendongak ke langit dan berbisik perlahan. Hujan adalah dugaan dan pada masa yang sama, penyelamat bagi mereka. Ini peluang kita. Bunyi hujan akan menyembunyikan bunyi tapak kaki kita. "Puan, pegang tangan saya. Kita kena lari." Zul menghulurkan tangannya yang basah. Sofia menyambut tangan yang kasar dan kuat itu. Air hujan yang sejuk mengalir di antara tangan mereka, tetapi kehangatan tapak tangan yang bersentuhan terasa membara. Larian terdesak untuk kelangsungan hidup bermula semula di tengah-tengah hujan lebat. Langit seolah-olah bocor. Hujan lebat di hutan hujan tropika bukan sekadar hujan biasa. Rasanya seperti berdiri di bawah air terjun gergasi dengan curahan air menghentam seluruh badan. Hujan lebat yang menghalang pandangan membuatkan mata sukar untuk dibuka. Di telinga, bunyi hujan bergema seolah-olah mahu memecahkan gegendang telinga. Tanah di bawah kaki sudah menjadi lumpur. Setiap langkah, kaki mereka terbenam sehingga ke buku lali, ditarik oleh lumpur yang melekit. Nafas Sofia hampir tidak kedengaran ditelan bunyi hujan yang kuat. Paru-parunya sudah mencapai hadnya. Ia jauh berbeza daripada hutan yang selesa di Sweden. Di sini, bernafas sahaja terasa seperti minum air panas yang membakar kerongkong. Pakaian yang basah terasa berat seperti batu, menekan bahunya, dan di dalam kasutnya, lumpur dan air memenuhi ruang, terasa melekit. Zul berjalan di hadapan, menebas semak samun. Dia sesekali menoleh ke belakang untuk memeriksa keadaan Sofia. Wajahnya juga basah kuyup, tetapi pandangannya tetap tidak goyah. Dia seperti kompas hidup, menentukan arah dan terus membuka jalan. Pada ketika itulah, Sofia terpijak akar pokok yang licin, badannya terhuyung hayang. Dengan jeritan pendek, badan Sofia terhempas ke dalam lumpur. Bunyi krak yang menyeramkan dari buku lalinya menusuk ke dalam otaknya. Kesakitan yang tajam menjalar naik ke kakinya seperti kilat.
Zul berhenti serta-merta. Secara refleks, dia berpusing dan berlari ke arah Sofia. Puan okey? Zul berlutut di tengah hujan dan cuba membantu Sofia. Sofia mengerutkan dahinya menahan sakit. Buku lali saya. Jangan bergerak, biar saya periksa. Zul menyelak hujung seluar Sofia yang basah. Di sebalik lumpur yang dihanyutkan air hujan, kelihatan bahagian buku lalinya membengkak dengan cepat. Jari Zul menekan perlahan-lahan bahagian yang cedera. Aduh! Sofia menjerit dan badannya menggeletar. Riak wajah Zul menjadi tegang. Ligamen tercedera. Nampaknya tiada tulang yang patah. Tapi dalam keadaan ni, Puan tak boleh berjalan. Ia adalah satu perhabaran yang amat menyedihkan. Pengejar berada di belakang, hujan turun dengan lebat dan dia tidak boleh berjalan. Air mata yang tidak pasti sama ada air hujan atau air mata mengalir di pipi Sofia. Dia marah dengan kelemahannya. Dia tidak mahu menjadi beban. Dia adalah seorang pemimpin syarikat, bukan seseorang yang lemah dan perlu didukung. Encik Zul, pergilah, kata Sofia dengan suara yang bergetar. Apa Puan cakap? Tinggalkan saya. Dengan kaki macam ni, saya tak boleh teruskan. Kalau kita bersama, dua-dua akan ditangkap. Awak seorang pergilah selamatkan diri dan panggil bantuan. Itu adalah keputusan paling rasional yang boleh dibuatnya. Tetapi Zul tidak mengendahkannya. Dia sebaliknya membelakangi Sofia dan merendahkan badannya. Naik. Awak tak dengar ke? Saya suruh pergi. Ini arahan. Kita di luar pejabat sekarang. Dan peraturan keselamatan nombor 1, jangan sesekali tinggalkan klien sehingga keselamatannya terjamin. Saya tak berniat untuk melanggar prinsip saya. Suara Zul cukup kuat untuk menembusi bunyi hujan. Cepat naik. Suhu badan Puan sedang menurun. Kalau kita berlengah di sini, kita berdua akan mati akibat hipotermia. Zul mendesak sekali lagi. Sofia mengetap bibirnya. Belakangnya yang lebar, kelihatan tegap seperti batu besar. Dia tiada pilihan. Dengan tangan yang menggeletar, dia memeluk leher Zul. Zul memegang paha Sofia dan mengangkatnya dengan sekali pergerakan. Pegang kuat-kuat. Zul mula berjalan semula. Dengan beban tambahan, kakinya terbenam lebih dalam ke dalam lumpur. Tetapi langkahnya tidak berhenti. Berada di belakang Zul, Sofia diselubungi perasaan aneh. Air hujan terasa sejuk, tetapi belakang Zul yang bersentuhan dengannya terasa hangat. Kehangatan tubuhnya menembusi pakaian yang basah dan sampai ke dada Sofia. Dup, dup, dup. Kedengaran degupan jantungnya yang teratur. Ia adalah rentak yang lebih stabil dan kuat daripada sebarang bunyi mesin. Walaupun dalam keadaan yang sangat terdesak, dengan ketakutan akan ditangkap bila-bila masa dan kesejukan yang menusuk tulang, ironinya, Sofia merasakan keselamatan yang paling sempurna dalam hidupnya pada saat itu. Berat tak? Bisik Sofia perlahan di telinganya, mendekatkan bibirnya ke telinga Zul supaya suaranya tidak ditelan bunyi hujan. Ringan. Lebih ringan daripada seguni beras, Zul berseloroh sambil tersenyum kecil. Bunyi ketawanya yang terkeluar di antara nafas yang kencang melegakan ketegangan Sofia. Tipu. Betul. Masa latihan dulu, saya biasa berlari mendaki bukit sambil bawa beg seberat 40 kilogram. Puan rasa macam bulu pelepah saja. Kebohongannya terasa menyenangkan. Zul mendaki cerun yang curam. Walaupun beberapa kali tergelincir di atas lumpur yang licin, dia tidak pernah jatuh. Dia berdiri teguh seperti pokok yang berakar umbi. Tangan Sofia yang memeluk lehernya semakin erat. Kelihatan urat-urat di leher Zul timbul. Titisan peluh bercampur dengan air hujan mengalir di dagunya. Sofia membenamkan wajahnya di bahu Zul dengan perasaan serba salah dan terima kasih yang bercampur baur, bau badannya. Di antara bau air hujan dan tanah, terhidu bau maskulin yang kuat. Ia bukan bau minyak wangi yang mahal. Ia adalah bau asli dan liar, campuran peluh dan bau badan. Tetapi, dia tidak membenci bau itu. Malah, ia memberikan rasa selamat yang membuatkannya ingin menghirupnya dalam-dalam. Encik Zul, kenapa awak buat semua ni? Awak cuma pengawal peribadi yang diupah, kan? Orang yang bekerja untuk gaji tak perlu pertaruhkan nyawa.
Sofia tidak pernah mempercayai sesiapa. Dalam dunia perniagaan, semua hubungan manusia adalah urus niaga. Dia percaya bahawa manusia tidak akan bertindak tanpa keuntungan, tetapi lelaki ini berbeza. Apa yang dilakukannya terlalu bersungguh-sungguh untuk dianggap sebagai kewajipan dalam kontrak. Zul terdiam seketika, hanya kedengaran nafasnya yang kencang. Akhirnya, dia bersuara, "Sebab saya dah berjanji." "Berjanji?" "Saya berjanji dengan ayah puan masa temu duga dulu. Saya akan lindungi anak perempuannya walau apapun yang terjadi. Saya seorang yang menepati janji. Itulah cara saya." Jawapan yang ringkas dan jujur. Tanpa sebarang pengiraan atau keuntungan, ia adalah satu kepercayaan yang tulen. Hati Sofia tersentuh. Bagi dirinya yang dibesarkan dalam masyarakat Sweden yang dingin dan rasional, kejujuran yang membara ini adalah satu kejutan yang asing. "Terima kasih, Encik Zul Iskandar," kata Sofia dengan ikhlas. "Ucap terima kasih nanti bila kita dah selamat keluar. Puan kena bagi saya bonus banyak-banyak." "Ya, saya akan pastikan awak boleh goyang kaki seumur hidup." Itu tawaran yang menarik. Mereka berdua berseluruh di tengah hujan, mengesahkan kehadiran masing-masing. Kata-kata ketakutan jika dikongsi akan menjadi separuh ternyata benar. Jika seorang diri, dia pasti sudah menyerah di tengah jalan. Tetapi kerana mereka bersama, mereka mampu melangkah setapak demi setapak. Hujan mula reda. Tetapi hari sudah mula gelap. Malam di dalam hutan akan tiba. Waktu yang lebih berbahaya dan lebih sejuk menanti mereka. "Puan, tengok sana." Zul menunjuk ke hadapan dengan dagunya. Kelihatan satu celahan kecil yang terbentuk daripada akar-akar pokok yang berselirat. Sebuah gua semula jadi yang boleh dijadikan tempat berteduh. "Malam ni kita rehat di situ. Tak mungkin kita boleh teruskan lagi." Zul masuk ke dalam celahan pokok itu dan memeriksa lantainya. Terdapat timbunan daun-daun kering, kelihatan lebih baik daripada tanah yang basah. Dia menurunkan Sofia dengan berhati-hati. Apabila badannya tidak lagi bersentuhan dengan Zul, angin sejuk terasa, membuatkan Sofia menggigil. Dia serta-merta merindui kehangatan Zul. "Sejuk?" tanya Zul dengan pandangan risau. "Okey je, boleh tahan." Sofia berbohong sambil giginya bergetar, bibirnya pucat kebiruan. Tanpa berkata apa-apa, Zul membuka butang kemejanya yang basah. Tubuh atasnya yang berotot terdedah. "Awak buat apa tu?" "Saya kena perah baju ni. Kalau terus pakai baju basah, suhu badan akan hilang." "Puan pun, tanggalkan jaket puan." Zul memulas kemejanya sekuat hati. Air mencurah-curah keluar. Dia mengibas kemeja yang telah diperah itu dan memberikannya kepada Sofia. "Pakai ni. Masih ada sisa haba badan saya. Mungkin boleh hangatkan sikit. Habis tu, Encik Zul macam mana?" "Saya jenis yang tak tahan panas, jadi tak apa." Zul berpura-pura tenang, walaupun hanya bertelanjang dada menahan angin. Sofia mengambil kemeja yang lembap, tetapi hangat itu dan meletakkannya di bahunya. Walaupun bau pelembut kain sudah hilang, ia terasa lebih selesa daripada mana-mana selimut berjenama. Malam telah berlabuh sepenuhnya. Hutan kini menjadi gelap gelita. Apabila penglihatan terhalang, pendengaran menjadi lebih tajam. Bunyi serangga, geseran daun dan lolongan binatang yang tidak dikenali dari jauh. Zul duduk di sebelah Sofia, mengawasi keadaan di luar. Pandangannya tajam seolah-olah mampu menembusi kegelapan. Sofia memandang profil sisinya, rasa selamat. Selagi lelaki ini ada di sisinya, tiada raksasa yang akan dapat mencederakannya. "Tidurlah. Saya akan berjaga," kata Zul perlahan. "Tak boleh. Saya takut. Tak boleh tidur." "Kalau macam tu, nak saya bercerita?" "Untuk hilangkan rasa takut, kita kena fikirkan benda lain." "Cerita apa?" "Apa-apa saja. Macam benda yang paling puan suka." Sofia berfikir sejenak. "Benda yang paling saya suka, Aurora." "Aurora?" "Ya. Aurora borealis yang saya nampak di utara Sweden. Macam langsir hijau menari-nari di langit. Bila tengok tu, rasa macam semua masalah di dunia ni hilang. Nanti kalau ada peluang, saya nak tunjukkan pada Encik Zul." Menarik bunyinya, "Pastikan puan tunjukkan pada saya." Zul tersenyum. "Yani?" "Ya, saya janji."
Itu adalah janji kedua. Bunyi hujan kini kedengaran seperti lagu Dodoi. Sofia menyandarkan kepalanya di bahu Zul. Keletihan mula terasa. Zul mengeraskan badannya, membiarkan bahunya menjadi tempat Sofia berehat dengan selesa. Degupan jantungnya sekali lagi terasa di telinga Sofia. Dup, dup. Bukti bahawa dia masih hidup. Bukti bahawa mereka bersama. Tiada siapa yang tahu krisis apa yang akan menimpa mereka selepas malam ini, tetapi pada saat ini, segalanya terasa damai. Ikatan kepercayaan telah mengikat mereka berdua dengan erat. Dalam kesejukan malam hutan, kehangatan tubuh mereka adalah satu-satunya cahaya. Fajar mula menyingsing. Hujan lebat yang melanda hutan sepanjang malam telah berhenti, seolah-olah tidak pernah berlaku, tetapi hutan masih diselubungi kelembapan, hanya bunyi titisan air dari hujung daun yang memecah kesunyian pagi. Sofia membuka kelopak matanya yang berat, seluruh badannya terasa sengal seperti dipukul. Tidur sebentar di celah akar pokok yang keras membuatkan pinggangnya sakit seperti mahu patah. Tetapi yang lebih sukar untuk ditahan adalah rasa lapar yang mencengkam perut, kerucuk. Perutnya berbunyi kuat. Sudah lebih sehari dia tidak makan atau minum. Dia hampir pengsan kerana keletihan. Dia menggosok matanya yang kabur untuk memfokuskan pandangan. Di sebelahnya, Zul sedang sibuk bergerak. Dia memakai semula pakaian basahnya yang sudah separuh kering dan sedang meninjau keadaan sekeliling. Dah bangun? Macam mana keadaan badan puan? Zul menghampiri dan meletakkan tangannya di dahi Sofia. Nasib baik, demamnya sudah reda. Lapar sangat. Rasa pening, tak boleh nak bangun. Itu biasa. Tenaga puan dah habis. Kita kena ambil sedikit gula untuk boleh bergerak. Zul menunjuk ke sekeliling. Selepas hujan reda, hutan itu penuh dengan kehidupan. Terutamanya di sekitar celahan pokok tempat mereka bersembunyi, terdapat sekumpulan pokok renek yang berbuah lebat dan merah. Buah-buah merah yang kelihatan seperti ceri itu berkilauan di bawah sinaran matahari pagi seperti permata. Mata Sofia terbeliak. Selera makannya menguasai akal. Air liurnya mula terliur. Dia seolah-olah terpukau, menghulurkan tangannya untuk memetik buah yang paling dekat. Tunggu. Tangan Zul menyambar pergelangan tangan Sofia. Cengkamannya agak kuat. Jangan makan. Kenapa? Nampak sedap. Burung-burung pun makan. Sofia merungut dengan wajah sedih. Memang benar, di dahan pokok di atas mereka, kelihatan burung-burung yang tidak dikenali sedang mematuk buah itu. Walaupun haiwan makan, tak semestinya selamat untuk manusia. Enzim burung untuk menguraikan bahan toksik jauh lebih kuat daripada manusia. Semakin cantik dan terang warnanya, semakin kita perlu berhati-hati. Dalam alam semula jadi, warna merah seringkali bermaksud amaran. Suara Zul tegas. Dia tidak merampas buah itu dari tangan Sofia, sebaliknya dia memetik sebiji buah yang lain. Sekarang kita akan buat ujian keselamatan. Ini prosedur yang wajib dilakukan apabila hendak makan tumbuhan yang tidak dikenali di dalam hutan. Jangan sesekali masukkan ke dalam mulut sebelum ia lulus ujian ini. Ujian? Ya. Ujian tindak balas kulit, sentuhan dan rasa. Kita akan periksa ketoksikannya secara berperingkat. Mungkin akan ambil masa sikit, tapi lebih baik daripada mati. Zul memicit buah itu sehingga pecah. Jus merahnya mengalir di jarinya. Dia menyapu jus itu di bahagian dalam pergelangan tangannya, di mana kulitnya paling nipis. Peringkat pertama. Sapu pada kulit yang sensitif untuk periksa sama ada tindak balas alahan atau ruam. Kita tunggu 15 minit. 15 minit itu terasa seperti selamanya. Sofia memegang perutnya sambil merenung tajam pergelangan tangan Zul. Zul melihat jamnya, mengira masa, tiada perubahan, tiada rasa gatal atau kemerahan. Peringkat pertama lulus. Zul mengambil sedikit lagi buah itu. Kali ini, dia menyapunya sedikit di tepi bibirnya. Peringkat kedua, ujian membran mukus. Jika ada rasa terbakar atau kebas apabila disentuh pada bibir, kena ludah dan basuh serta-merta. Zul membiarkan jus buah itu di bibirnya sambil menutup mata, menumpukan perhatian pada dirinya. Sofia menahan nafas. Jika buah itu beracun, Zul mungkin dalam bahaya. Encik Zul, okey tak? Setakat ni okey, tak rasa pedih. Kita teruskan ke peringkat ketiga.
Zul meletakkan sedikit isi buah di hujung lidahnya. Dia tidak menelannya, hanya meletakkannya di atas lidah. Jika ada rasa pedih atau pahit yang kuat di hujung lidah, kena ludah, kita tunggu lebih kurang 3 minit. Barulah Sofia sedar. Lelaki ini sedang menggunakan badannya sendiri sebagai bahan uji kaji. Jika buah itu sangat beracun, Zul akan menjadi orang pertama yang terjejas. Kenapa Encik Zul yang cuba dulu? Saya yang jumpa. Sebab saya ketua pasukan keselamatan. Anggap saja saya ni macam dayang istana yang merasa makanan raja dulu. Zul bergurau tanpa membuka mulutnya. Walaupun dia masih boleh bergurau, kelihatan titisan peluh di dahinya. Jelas dia sedang gemetar. Walaupun pakar kelangsungan hidup sepertinya, ketakutan terhadap tumbuhan yang tidak dikenali adalah sesuatu yang naluri. 3 minit berlalu. Zul mengunyah isi buah di dalam mulutnya dengan berhati-hati. Kemudian, dia menelannya. Peringkat keempat. Pemeriksaan sakit perut atau muntah selepas mengambil kuantiti yang sedikit. Sekarang kita kena tunggu 30 minit. 30 minit? Lamanya? Itu adalah masa minimum untuk racun diserap ke dalam badan dan menunjukkan tindak balas. Kita kena tunggu. Mereka berdua sekali lagi terdiam. Sofia memerhatikan warna wajah Zul, kalau-kalau dia kelihatan pucat atau berpeluh sejuk. Zul kelihatan tenang mengutip dahan-dahan kering di sekeliling, tetapi Sofia perasan dia menggosok perutnya sedikit. Sakit perut ke? Tak, cuma lapar. Zul tersenyum, tetapi Sofia tahu. Dia sedang memeriksa dengan teliti jika ada sebarang rasa sakit perut. Masa berlalu dengan perlahan. Sinaran matahari pagi di hutan menembusi celah-celah daun. Akhirnya, 30 minit berlalu. Zul bangun dan melompat-lompat ringan. Satu pergerakan untuk memeriksa keadaan badannya. Tiada pening, tiada sakit perut, pernafasan normal. Zul tersenyum lebar dan berpaling kepada Sofia. Lulus, puan boleh makan. Zul memetik buah-buah yang paling besar dan masak, meletakkannya di dalam lipatan kemejanya dan memberikannya kepada Sofia. Buah-buah seperti permata merah itu memenuhi lipatan kemejanya. Betul ke boleh makan? Encik Zul macam mana? Saya dah rasa sikit masa ujian tadi kan? Puan makanlah dulu, makan banyak-banyak. Dengan tangan yang menggeletar, Sofia mengambil sebiji buah dan memasukkannya ke dalam mulut. Dengan sekali gigitan, rasa manis dan masam jusnya memenuhi mulutnya. Rasanya lebih hebat daripada mana-mana pencuci mulut di restoran Michelin. Rasanya seolah-olah sel-sel badannya yang kelaparan bersorak kegembiraan. Sedapnya. Sedap sangat. Sofia makan buah itu dengan gelojoh sambil berlinangan air mata. Makan perlahan-lahan. Nanti tercekik. Zul memerhatikan dengan senyuman puas. Dia sendiri hanya menelan secebis isi buah sebesar kuku tadi, tetapi melihat Sofia makan, dia seolah-olah berasa kenyang. Selepas Sofia agak kenyang, barulah dia memakan baki buah-buahan itu. Apa nama buah ni? Tanya Sofia sambil mengelap sisa jus merah di bibirnya. Entahlah. Orang tempatan panggil buah kehidupan. Nama saintifiknya rumit. Saya tak ingat. Tapi bagi kita sekarang, ia cuma sarapan pagi. Zul berkata dengan tenang, tetapi Sofia dapat merasakan berat buah itu. Ia bukan sekadar makanan. Ia adalah pengorbanan seorang lelaki yang sanggup menelan racun untuknya. Di sebalik kemanisannya, terselit keprihatinan Zul yang mempertaruhkan nyawa. Terima kasih, Dayang Istana. Panggil abang, baru semangat sikit. Nanti bila kita dah selamat, saya fikirkan. Wajah Sofia kembali ceria. Gula yang masuk ke dalam badan membuatkan otaknya kembali berfungsi dengan pantas. Dia bukan lagi mangsa yang ketakutan. Pengorbanan Zul telah menyedarkannya. Dia mesti hidup. Dia mesti hidup untuk melindungi lelaki ini. Kali ini, gilirannya pula. Kita kena bergerak sekarang, kan? Tanya Sofia dengan bersemangat, tetapi riak wajah Zul tidak ceria. Dia merenung jauh ke dalam hutan sambil menumpukan pendengarannya. Tak, hari ini kita tak boleh bergerak dari sini. Kenapa? Mereka sedang kejar kita, kan? Mereka dah kepung kawasan ni. Sejak tadi, burung-burung tak berbunyi. Itu tandanya ada orang sedang meredah hutan. Kalau kita keluar sekarang, kita akan dikesan.
Lebih baik kita bersembunyi dengan sempurna di sini dan bertahan untuk sehari. Keputusan Zul sangat tajam. Sasaran yang bersembunyi mempunyai peluang hidup yang lebih tinggi daripada sasaran yang bergerak, terutamanya dengan Sofia yang cedera. Kelajuan mereka untuk melarikan diri sangat terhad. Nampaknya kita kena main sorok-sorok, kata Sofia dengan nada cemas. Ya, permainan sorok-sorok yang sangat panjang. Kita kena senyap sehingga senja. Zul mula mengutip dahan-dahan dan tumbuhan menjalar di sekeliling untuk menyamarkan pintu masuk celahan pokok tempat mereka bersembunyi. Penyamaran sempurna menggunakan bahan semula jadi. Itulah satu-satunya perisai yang akan melindungi nyawa mereka hari itu. Masa berlalu dengan kejam. Mereka menghabiskan separuh hari bersembunyi di dalam celahan pokok yang sempit, menahan nafas. Dari luar, sesekali kedengaran bunyi helikopter berlegar-legar dan dari jauh, kedengaran jeritan orang. Setiap kali itu, Zul akan menutup mulut Sofia dengan tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Ia adalah waktu yang sangat mendebarkan. Nasib baik, mereka tidak memeriksa kawasan semak yang tebal ini dan terus berlalu. Matahari mula terbenam, malam di dalam hutan kembali menjelma. Suhu semakin turun. Malam ni akan lebih sejuk daripada semalam, kata Zul dengan nada risau. Selepas hujan, suhu di hutan akan menurun dengan mendadak akibat penyejatan. Pada waktu siang, suhunya sekitar 30 darjah Celsius, tetapi pada waktu malam, ia boleh jatuh di bawah 10 darjah Celsius. Bagi mereka yang terpaksa tidur di atas tanah yang basah, hipotermia adalah musuh yang lebih menakutkan daripada Titan. Tak boleh nyalakan api, kan? Tanya Sofia. Tak boleh. Asap dan cahaya api akan mendedahkan lokasi kita. Malam ni kita kena bertahan dengan haba badan. Zul meratakan lantai di dalam celahan itu. Kemudian, dia meletakkan lapisan daun kering yang tebal. Ia berfungsi sebagai penebat untuk menghalang kesejukan dari tanah. Saya dah buat lapisan penebat. Baring atas ni dan selimutkan diri dengan ni. Zul membawa daun-daun lebar seperti daun pisang yang dikutipnya. Ia menjadi selimut semula jadi apabila dilapisi. Selimut. Romantik juga, kata Sofia sambil masuk ke bawah selimut daun itu dengan senyuman paksa. Tetapi kesejukan itu tidak romantik. Rasa sejuk yang menusuk tulang terasa menjalar dari lantai. Gigi Sofia mula bergetar. Sejuk. Sofia memeluk tubuhnya. Zul teragak-agak seketika, kemudian seolah-olah membuat keputusan, dia berbaring di sebelahnya. Maafkan saya, kita kena rapat macam ni untuk elak kehilangan haba badan. Zul memeluk Sofia dari belakang. Posisi spooning, ia bukan untuk tujuan romantik, tetapi satu keperluan untuk kelangsungan hidup. Dada Zul yang lebar menutupi seluruh belakang Sofia. Dia seperti pemanas manusia. Haba yang keluar dari badannya mula memanaskan tubuh Sofia yang semakin sejuk. Hangat, getaran badan Sofia mula reda. Dia menarik lengan Zul dan meletakkannya rapat di dadanya. Encik Zul, degupan jantung awak kuat sangat. Saya tak boleh tidur. Maaf. Saya gementar, jawab Zul dengan malu. Memang benar. Walaupun seorang jurulatih yang terlatih, mustahil untuk mengekalkan ketenangan dalam keadaan serapat ini dengan orang yang perlu dilindunginya, apatah lagi seorang wanita yang mula diminatinya. Saya bergurau je, sedap didengar, macam lagu Dodoi. Sofia menggeserkan wajahnya pada lengan Zul. Dalam kegelapan, nafas mereka berdua bercampur menjadi satu. Tiba-tiba, kedengaran bunyi berdesir dari luar. Badan Zul serta-merta menjadi kaku. Secara refleks, dia menutup mulut Sofia dan menumpukan pendengarannya, binatang atau mereka. Ksh! Bunyi statik dari alat komunikasi. Mereka betul-betul berdekatan. Bunyi tapak kaki berhenti hanya beberapa meter dari celahan pokok itu. Kawasan ni dah periksa. Tiada apa-apa. Nampaknya mereka dah bergerak ke arah sungai. Suara seorang lelaki kedengaran. Kedengarannya sangat jelas, seolah-olah dari atas kepala mereka. Sofia ketakutan dan memejamkan matanya. Zul memeluk Sofia dengan lebih erat. Tolonglah pergi, tolonglah. Baiklah, kita berundur. Pasukan 3 bergerak ke arah sungai. Baik. Bunyi tapak kaki semakin menjauh. Tap, tap,
Zul tidak bernafas, sehinggalah bunyi itu hilang sepenuhnya. Sofia dapat merasakan betapa gemetarnya Zul di dalam pelukannya, ototnya mengeras seperti batu. "Dah pergi?" tanya Sofia dengan suara serak. "Ya, dah pergi. Kita bernasib baik." Barulah Zul menghembuskan nafas lega. Hembusan nafasnya yang panas menggeletik leher Sofia. "Takutnya, saya ingatkan kita dah kantoi." Sofia menangis tersak-esak sambil berpusing menghadap Zul. Dalam ruang yang sempit itu, wajah mereka hampir bersentuhan. Dalam kegelapan, mata mereka saling berpandangan, berkilauan. "Saya ada di sini. Saya takkan biarkan kita dikesan. Saya janji dengan nyawa saya." Zul menyelitkan rambut Sofia yang kusut ke belakang telinganya. Sentuhannya kasar, tetapi kelembutan di sebaliknya dapat dirasai. Sofia tidak mengelak sentuhan itu. "Encik Zul, boleh saya tanya satu soalan?" "Ya, silakan." "Kenapa awak tak kahwin lagi? Awak seorang yang boleh diharap. Pandai masak pula tu. Mesti ramai perempuan beratur." Soalan yang tiba-tiba, soalan yang tidak kena dengan keadaan cemas itu, sebaliknya membuatkan mereka melupakan seketika ketakutan yang dihadapi. "Saya sibuk, habiskan masa muda dalam tentera, lepas berhenti, sibuk jaga orang lain sampai tak sempat jaga hidup sendiri. Mungkin, saya takut nak pikul tanggungjawab." "Takut? Orang yang boleh lawan pengganas pun takut? Keluarga lebih menakutkan daripada musuh bersenjata. Kalau apa-apa jadi pada saya, macam mana dengan orang yang ditinggalkan? Kerja saya ni, tak tahu bila akan mati. Saya rasa, mencintai seseorang tu adalah sesuatu yang mementingkan diri sendiri." Terdapat nada sayu dalam suara Zul. Dia sentiasa bersendirian. Hidupnya terlalu berbahaya untuk membenarkan kemewahan memiliki seseorang di sisinya. "Awak ni bodohlah, Encik Zul." Sofia meletakkan tangannya di pipi Zul. "Itu bukan mementingkan diri, itu pengecut. Tak ada keberanian untuk dicintai. Begitukah?" "Ya, dan sekarang, awak lebih dari layak. Awak dah lindungi saya. Awak adalah seorang penjaga yang paling kuat." Kata-kata Sofia menusuk jauh ke dalam hati Zul. Penjaga, sepanjang hidupnya, dia menjadi perisai untuk orang lain, tetapi tiada siapa yang menjaga hatinya. Tetapi sekarang, di dalam hutan yang asing ini, wanita yang sepatutnya dilindunginya pula yang sedang menenangkan hatinya. "Kalau kita selamat keluar dari sini, mungkin saya patut cuba beranikan diri," bisik Zul perlahan. "Ya, beranikan diri. Saya akan tolong." Sofia tersenyum. Walaupun tidak kelihatan jelas dalam gelap, Zul dapat membayangkan betapa cantiknya senyuman wanita itu. Malam semakin larut. Suhu semakin menurun, tetapi kehangatan di antara mereka berdua semakin meningkat. Mereka cuba untuk tidur, bergantung pada kehangatan masing-masing. Zul tidak tidur sepanjang malam, berjaga di sisi Sofia. Berjaga malam. Itu adalah kewajipan seorang askar dan naluri seorang lelaki. Pukul 3 pagi, waktu yang paling sejuk dan paling gelap. Sofia mengigau. "Encik Zul." "Sejuk." Zul menanggalkan jaketnya dan menyelimutkan Sofia, manakala dia sendiri hanya memakai kemeja. Kesejukan yang menusuk tulang terasa di lengannya, tetapi dia tidak bergerak. Pandangannya hanya tertumpu ke arah pintu masuk. Bayang-bayangnya yang berjaga sepanjang malam melindungi Sofia. Bayang-bayang yang paling sempurna dan paling menenangkan. Selepas malam ini, dugaan lain akan menimpa mereka, tetapi tiada lagi rasa takut kerana mereka tidak lagi bersendirian. Perkongsian untuk kelangsungan hidup kini telah bertukar menjadi satu ikatan mendalam yang menyelamatkan jiwa masing-masing. 3 minit masa keemasan itu, kini bukan lagi sekadar waktu yang menyelamatkan nyawa, tetapi waktu keajaiban di mana mereka menemui satu sama lain. Kabus pagi yang tebal menyelubungi hutan, menjadikannya seperti sebuah pengukus gergasi. Sebaik sahaja matahari terbit, kelembapan di permukaan tanah menguap, menghasilkan tirai putih yang menghalang pandangan. Jarak penglihatan tidak sampai 5 meter. Ini adalah satu peluang dan pada masa yang sama, satu ancaman. Musuh tidak dapat melihat mereka, tetapi mereka juga tidak akan dapat melihat musuh sehinggalah mereka berada betul-betul di hadapan. "Bangun."
Kita tiada masa, bisik Zul perlahan sambil mengejutkan Sofia. Sofia bangun dengan tubuh yang terasa berat, kesakitan di buku lalinya sedikit berkurangan berbanding semalam, tetapi masih terasa sengal. Dia mengetap bibirnya, menahan rintihan. Ini bukan masanya untuk merungut sakit. Udara di hutan terasa berbeza. Terdapat satu aura membunuh yang tidak dirasai semalam. Puan dengar tak? Zul menunjuk ke udara. Ninggige. Kedengaran bunyi mekanikal seperti sekumpulan nyamuk gergasi sedang terbang. Drone. Kemungkinan besar drone pengawasan yang dilengkapi kamera pengimejan haba. Mereka dah kecilkan kawasan pencarian. Permainan sorok-sorok dah tak berkesan lagi. Riak wajah Zul serius. Kemunculan drone menandakan Titan telah memulakan pemburuan secara serius. Di langit, ada mata mekanikal. Di darat, ada anjing-anjing pemburu yang dilepaskan. Tiada tempat untuk lari. Macam mana ni? Kaki saya tak boleh lari? Tanya Sofia dengan riak wajah putus asa. Zul berfikir sejenak. Matanya mengimbas persekitaran dengan pantas. Tumbuhan menjalar yang tebal. Anak pokok yang lentur dan lumpur. Pengiraan taktikal selesai di dalam kepalanya. Kita takkan lari. Kalau lari, kita akan mati. Habis tu, kita tunggu ditangkap di sini? Bukan. Kita bukan lagi mangsa buruan, kita akan jadi tuan kepada medan buruan ini. Mereka percaya pada peralatan canggih mereka dan sedang leka. Kita akan gunakan hutan ini sebagai senjata kita. Zul mengeluarkan pisau yang diambilnya semalam dari poket. Kita akan buat perangkap, bukan untuk membunuh, hanya halangan untuk melambatkan mereka dan memberi kita masa. Puan pun kena tolong. Apa yang perlu saya buat? Ikatan. Puan ingat tak cara ikat tali kasut semalam? Saya perlukan kemahiran tangan puan itu. Mereka berdua mula bergerak pantas di dalam semak. Zul memilih anak pokok yang lentur dan membengkokkannya. Kelenturan pokok itu lebih kuat daripada yang disangka. Tenaga kinetik yang terkumpul cukup untuk membuatkan seorang lelaki dewasa pengsan jika terkena. Kita gunakan tumbuhan menjalani. Akar-akar di hutan ni macam tali semula jadi. Mustahil untuk putus. Zul mengikat akar itu di hujung pokok dan menariknya ke bawah. Pokok yang ditarik tegang itu melengkung seolah-olah menjerit. Sofia, mengikut arahan Zul, menyambungkan hujung akar itu pada sebatang kayu kecil untuk membuat picu. Kalau terpijak ni, pin akan tercabut dan pokok akan melenting, kan? Sofia cepat faham. Walaupun bukan seorang jurutera, dia mempunyai gerak hati yang baik untuk memahami prinsip mekanikal. Tepat sekali. Kita akan pasang ni di laluan mereka. Mereka biasanya melihat ke hadapan dan ke atas, bukan ke bawah. Bahagian kaki mereka adalah titik lemah. Dalam masa 10 minit, mereka berjaya menyiapkan 3 perangkap samar. Yang pertama adalah dawai untuk menyandung kaki. Yang kedua adalah perangkap hentaman, di mana pokok yang bengkok akan melenting dan menghentam bahagian atas badan. Yang ketiga adalah lubang lumpur yang ditutup dengan daun untuk memerangkap kaki. Mereka datang, Zul berhenti bergerak. Di sebalik kabus, kedengaran bunyi tapak kaki, bunyi statik dari alat komunikasi juga semakin dekat. Pasukan 3. Ada bacaan haba 50 meter di hadapan. Periksa. Suara dari alat komunikasi kedengaran. Mereka telah mengesan haba badan mereka. Zul membawa Sofia bersembunyi di sebalik sebuah batu besar di belakang perangkap. Sekarang adalah masa untuk menunggu. Jantungnya berdegup kencang, tetapi Zul memegang erat tangan Sofia untuk menenangkannya. Tap, tap. Bunyi but tentera muncul dari sebalik kabus. 3 orang lelaki berpakaian taktikal hitam kelihatan. Mereka bergerak berhati-hati dengan senjata dihalakan ke hadapan. Lelaki di hadapan memijak timbunan daun di atas tanah. Di situlah letaknya. Sebaik sahaja dia melangkah. TUP, dengan bunyi yang halus, pin yang tersangkut pada akar tercabut. Whoosh, buk. Anak pokok yang tertekan itu melenting seperti spring. Dahan tebal yang terikat di hujungnya tepat menghentam dada lelaki di hadapan. Walaupun memakai jaket kalis peluru, hentamannya sangat kuat. ARG Hake. Lelaki itu menjerit dan terpelanting ke belakang.
Terkejut dengan keadaan itu, dua orang di belakangnya panik dan mengacukan senjata ke merata tempat. Apa tu? Serangan hendap. Tiarap. Ketika mereka menunduk, kaki lelaki kedua tersandung pada dawai. Gedegang. Lelaki itu hilang keseimbangan dan jatuh ke hadapan, menyebabkan rakannya turut terjatuh. Lelaki ketiga terhuyung hayang dan kakinya terperosok ke dalam lubang lumpur yang disamarkan. Lumpur yang melekit sehingga ke paras paha memerangkapnya. Celaka, apa ni? Perangkap. Dalam sekelip mata, keadaan menjadi huru-hara. Tanpa melepaskan sebarang tembakan, 3 orang askar bersenjata telah dilumpuhkan. Mereka meronta-ronta di dalam lumpur. Ketakutan dan kekeliruan menguasai mereka. Sekarang, lari. Zul membantu Sofia dan mula berlari ke arah yang bertentangan. Tu dia, kejar. Lelaki yang terperangkap di dalam lumpur menjerit, tetapi mereka tidak dapat mengejar serta-merta kerana sibuk cuba melepaskan diri. Zul dan Sofia menggunakan peluang itu untuk lari lebih jauh ke dalam hutan. Tetapi krisis belum berakhir. Nyinggig, nyinggig, nyinggig. Bunyi drone kedengaran lebih kuat di atas kepala. Encik Zul, drone tu ikut kita. Jerit Sofia sambil mendongak ke langit. Di celah-celah dahan, kelihatan sebuah drone hitam memerhatikan mereka seperti helang. Jika drone itu menghantar lokasi mereka secara langsung, tidak lama lagi pasukan utama Titan akan tiba. Kita kena elakkannya. Macam mana? Ia terbang di langit. Kita kena tipu mata drone tu. Zul melihat sekeliling. Dia ternampak sekumpulan tumbuhan berdaun besar. Sini. Zul menolak Sofia ke bawah daun-daun gergasi itu. Kemudian, dia mengambil sebiji batu dan membalingnya sekuat hati ke arah semak di seberang. KRAK. Batu itu menghentam semak, menghasilkan bunyi. Pada masa yang sama, Zul menanggalkan kemejanya yang basah dan menyangkutnya pada dahan pokok di sebelah tempat batu itu jatuh. Penderia haba akan mengikut haba badan. Baju yang baru saya tanggalkan ni masih ada sisa haba badan saya. Drone tu akan anggap baju tu sebagai manusia. Tekaan Zul tepat. Drone yang berlegar-legar di udara itu menukar arah dan terbang rendah ke arah kemeja Zul. Mesin itu mudah ditipu. Ia mengikut sumber haba yang paling kuat, seperti yang diprogramkan. Yom. Sementara drone tu tertipu, kita kena bergerak ke titik buta. Zul, tanpa baju, memimpin Sofia. Dahan-dahan pokok mencalarkan kulitnya, tetapi dia tidak peduli. Otot belakangnya menegang. Mereka berdua menuju ke arah lembah. Bergerak di sepanjang aliran air akan menghapuskan jejak kaki dan menurunkan suhu badan, memudahkan mereka untuk mengelak daripada dikesan drone. Encik Zul, awak memang hebat, macam hero dalam filem, kata Sofia sambil tercungap-cungap. Ini bukan filem. Ini adalah apa yang tertulis dalam buku panduan kelangsungan hidup bab 3, fasal 4. Kalau kita gunakan alam semula jadi, kita boleh lawan walaupun satu lawan ramai. Zul berkata dengan tenang, tetapi matanya tetap waspada. Ketika itu, kedengaran bunyi enjin yang berat dari arah hilir lembah. Du-du-du, bunyi helikopter. Pasukan penyelamat ke? Mata Sofia membulat. Belum pasti. Mungkin helikopter mereka. Tetapi bunyi itu semakin dekat. Jelas sekali ia adalah bunyi baling-baling helikopter besar. Zul menumpukan pendengarannya, menganalisis gelombang bunyi, bunyi rotor yang teratur, enjin turbo. Itu helikopter tentera atau polis. Bunyinya lain daripada helikopter awam. Sinar harapan kelihatan. Jika tekaan Zul betul, pasukan penyelamat sudah berada berdekatan. Kita kena bagi isyarat. Beritahu mereka kita di sini, jerit Sofia dengan cemas. Kalau kita jerit, mereka akan dengar dulu. Kita perlukan isyarat visual. Kena buat asap atau pantulkan cahaya. Zul meraba-raba poketnya, tiada pemetik api. Mengambil masa terlalu lama untuk menyalakan api dengan kayu basah. Cermin kompak saya. Sofia mengeluarkan cermin solid kecil dari poketnya. Boleh guna ni. Mata Zul bersinar. Sempurna. Pantulan cahaya matahari boleh dilihat dari jarak 10 kilometer. Isyarat yang cukup kuat untuk menarik perhatian juruterbang helikopter. Tapi hutan ni terlalu tebal. Tak ada cahaya matahari masuk.
Kata-kata Sofia ada benarnya. Kanopi hutan tebal. Mereka perlu mencari tempat yang ada cahaya. Kena panjat pokok, cari pokok yang paling tinggi. Zul mendongak dan melihat sekeliling. Jauh di sana, kelihatan sebatang pokok gergasi yang lebih tinggi daripada yang lain. Itu dia. Saya akan panjat. Puan tunggu di bawah dan awasi keadaan. Bahaya. Awak pun cedera. Kalau helikopter tu berlalu, habislah kita. Inilah satu-satunya masa keemasan kita. Zul berlari ke arah pokok gergasi itu. Sofia, walaupun terhincut-hincut, mengikutinya. Tiba di bawah pokok, Zul mengambil cermin itu dan mula memanjat. Kulit pokok yang basah itu licin, tetapi Zul memanjat dengan lincah seperti haiwan liar, berpaut pada dahan-dahan. Otot lengannya menegang, luka di belakangnya terbuka dan darah mengalir, tetapi dia tidak berhenti. 10 meter, 20 meter, tanah semakin jauh di bawah. Akhirnya, dia sampai berhampiran puncak pokok. Pemandangannya luas terbentang. Langit biru dan matahari yang menyilaukan. Dan jauh di sana, kelihatan sebuah helikopter putih sedang berlega-lega. Lambang polis diraja Malaysia yang jelas tertera di sisi helikopter itu kelihatan di mata Zul. Pasukan penyelamat. Dengan tangan yang menggeletar, Zul memegang cermin itu. Dia membelakangi matahari dan menyesuaikan sudut cermin. Satu tangan memegang dahan, satu tangan lagi memegang cermin dalam posisi yang berbahaya. Tolonglah nampak. Zul menghalalkan cermin ke arah helikopter dan memantulkan cahaya. Klip, klip, klip. Dia bukan sekadar memantulkan cahaya. Dia menutup dan membuka cermin itu dengan tangannya secara berkala untuk menghantar isyarat. Titik, titik, titik. S. Garis, garis, garis. O. Titik, titik, titik. S. Kod Morse. Dia menghantar bahasa cahaya itu dengan bersungguh-sungguh. Pada mulanya, helikopter itu tidak memberi sebarang tindak balas. Ia seolah-olah akan berlalu begitu sahaja. Jantung Zul berdegup kencang. Mereka tak nampak ke? Pada ketika itulah, helikopter itu membuat satu pusingan besar dan menukar haluan menuju tepat ke arah titik di mana cahaya dipantulkan. Mereka nampak. Zul mahu menjerit kegembiraan, tetapi dia menahannya. Helikopter itu merendahkan altitude dan mendekat. Angin yang kuat menggegarkan pokok. Zul berhempas pulas untuk tidak jatuh. Tiba-tiba, kedengaran jeritan Sofia dari bawah. "Encik Zul, belakang." Zul tidak sempat melihat ke bawah. Satu hentaman yang kuat menghentam batang pokok. "Jumpa pun kau, tikus." Titan. Rupa-rupanya, dia sudah berada di bawah pokok dan sedang menetak pokok itu dengan kapak gergasi. Di belakangnya, orang-orangnya yang bersenjata sedang berkerumun. "Turun, atau aku akan tebang pokok ni." Suara Titan bercampur dengan bunyi helikopter, kedengaran seperti bisikan syaitan. Zul melihat ke atas. Helikopter itu sedang bersedia untuk menurunkan tali. Dia melihat ke bawah. Titan sedang tersenyum. Dilema. Di langit, ada tali penyelamat. Di darat, ada pintu neraka yang terbuka. Zul perlu membuat keputusan. Dia memasukkan cermin ke dalam poket dan menarik nafas dalam-dalam. "Puan Sofia, bersembunyi di belakang pokok," jerit Zul. Dan tanpa teragak-agak, dia melompat turun dari pokok. Whoosh! Jatuh menentang graviti. Zul meluru ke arah Titan. Ini adalah satu perjudian. Tetapi untuk memastikan Sofia dapat menaiki helikopter, seseorang perlu melengahkan masa. Rasakan? Saat Titan cuba menghayunkan kapaknya, kaki Zul memijak bahu lelaki itu dan mendarat dengan licin, gedebuk. Zul menyerap hentaman dengan teknik jatuhan dan bangun semula. Mata Titan dan Zul bertentangan. "Berani kau turun sendiri? Aku puji kau." Titan tersenyum sinis sambil memusingkan lehernya. Bunyi kerak kedengaran. "Biarkan Sofia pergi. Kau nak aku, kan?" kata Zul sambil bersedia. Dia tidak bersenjata. Lawannya adalah raksasa bertubuh besar yang memegang kapak. "Tak. Aku akan ambil kedua-duanya. Tapi giliran kau dulu." Titan menggerakkan tubuhnya yang besar dan meluru ke arah Zul. Rasanya seperti sebuah kereta kebal sedang merempuh.
Zul tidak berundur. Dia melihat helikopter yang semakin turun. 3 minit. Masa yang diperlukan untuk pasukan penyelamat mendarat dan membawa Sofia. Dalam masa 3 minit itu, dia perlu menahan raksasa ini. Walaupun terpaksa mati. Mari. Mata Zul membara. Pertarungan terakhir di dalam hutan bermula. Rasakan. Jeritan kasar Titan bergema serentak dengan hayunan kapak gergasi yang membelah udara. Bunyi vung yang memekakkan telinga. Zul secara naluri menundukkan badannya. Bilah kapak itu hanya beberapa inci dari rambutnya dan terpacak dalam di batang pokok di belakangnya. Bak. Serpihan kulit kayu berterbangan. Jika dia lambat sesaat pun, akibatnya tidak dapat dibayangkan. Zul berguling di atas tanah untuk menjarakkan diri. Seluruh badannya diselaputi lumpur, tetapi itu satu kelebihan. Badan yang licin menyukarkannya untuk ditangkap. Dia segera bangun dan bersedia. Lawannya adalah gergasi seberat lebih 120 kilogram dengan jangkauan yang panjang. Bertarung secara berdepan adalah sama seperti membunuh diri. Masih lari macam tikus. Ya, Titan mencabut kapak yang terpacak di pokok dengan sekali sentakan sambil tersenyum sinis. Puan Sofia, pergi ke arah helikopter, jangan toleh belakang, lari, jerit Zul, matanya tetap tertumpu pada Titan. Tapi Encik Zul macam mana? Jangan pedulikan saya. Puan naik, baru saya akan naik. Cepat, Sofia mengetap bibirnya. Kata-kata Zul betul. Jika dia teragak-agak di sini, mereka berdua akan mati. Dengan kaki yang terhincut-hincut, dia bergerak seolah-olah merangkak ke arah kawasan lapang di mana helikopter itu sedang berlegar. Kau nak ke mana? Titan berpaling ke arah Sofia. Pada ketika itu, Zul mengambil sebiji batu dan membalingnya ke arah muka Titan, balingan yang tepat. Tak, batu itu menghentam dahi Titan. Ia bukan hentaman yang kuat, tetapi cukup untuk mengalihkan perhatiannya. Lawan kau adalah aku. Jangan pandang tempat lain, provokasi Zul. Wajah Titan menjadi merah padam. Dia memegang kapaknya semula dan meluru ke arah Zul. Rasanya seperti seekor lembu jantan yang mengamuk. Di atas, bunyi helikopter semakin kuat. Dudu-dudu-dudu. Angin kencang yang kuat menggegarkan pokok-pokok di hutan. Daun-daun dan debu tanah berterbangan seperti ribut. Pandangin menjadi kabur. Juruterbang helikopter tidak dapat mencari tempat untuk mendarat kerana pokok-pokok yang tebal dan hanya berlegar-legar di udara. Sofia keluar dari bawah pokok dan menuju ke kawasan lapang. Helikopter berada betul-betul di atasnya, tetapi dari kokpit, keadaan di bawah tidak kelihatan jelas. Juruterbang itu terus memandang sekeliling, mencari tempat yang selamat untuk turun. Sini, saya di sini. Sofia melambai-lambaikan tangannya, tetapi suaranya ditelan oleh bunyi bising dan angin helikopter. Juruterbang itu tidak perasan kehadirannya dan seolah-olah mahu berpusing. Jika begini, pasukan penyelamat mungkin akan mengisytiharkan pendaratan mustahil dan beredar. Jangan pergi, Sofia berputus asa. Tiba-tiba, cermin kompak di dalam poketnya terasa di tangannya. Dia teringat kata-kata Zul. Pantulan cahaya, kena tarik perhatian juruterbang. Dengan tangan yang menggeletar, Sofia mengeluarkan cermin itu. Matahari kelihatan di celah-celah awan. Dia menghalakan cermin ke arah matahari. Cahaya berjaya ditangkap. Tetapi untuk memancarkan cahaya tepat ke kokpit helikopter yang bergerak-gerak bukanlah mudah. Tangannya terlalu menggeletar. Bertenang, Sofia. Kau boleh buat. Sofia menarik nafas dalam-dalam. Dia teringat teknik membidik yang diajar oleh Zul. Bidikan V. Dia membuat bentuk V dengan satu tangan dan meluruskannya. Sasaran, iaitu helikopter, diletakkan di antara jari-jarinya. Kemudian, dengan tangan yang satu lagi, dia memancarkan cahaya dari cermin melalui celah jari-jarinya. Dengan cara ini, dia dapat melihat dengan tepat ke mana cahaya itu pergi. Klip. Pancaran cahaya itu membelah udara dan mengenai kaca kokpit helikopter. Klip, klip. Sofia menggerakkan cermin itu dengan bersungguh-sungguh. SOS. Dari kokpit helikopter, kelihatan juruterbang itu mengecilkan matanya dan melihat ke bawah. Dia mengangkat tangannya untuk melindungi matanya, kemudian mengangkat ibu jarinya, tanda bahawa dia telah menerima isyarat.
Dia nampak. Dia nampak. Sofia bersorak. Helikopter itu perlahan-lahan merendahkan altitud. Seutas tali tebal bersama bakul penyelamat mula diturunkan. Sementara itu, pertarungan antara Zul dan Titan semakin memuncak. Zul menggunakan taktik bertahan sepenuhnya. Apabila Titan menghayunkan kapak, dia mengelak. Apabila Titan menumbuk, dia menepis. Sampai bila kau nak lari saja? Jerit Titan sambil tercunggap-cunggap. Tenaganya semakin susut. Menghayun kapak yang berat memerlukan banyak tenaga. Sebaliknya, Zul menyimpan tenaganya dengan pergerakan yang minimum. Tenaga bukan untuk digunakan, tapi untuk dialirkan. Aku tunggu kau penat. Mata Zul bersinar tajam. Dia menggunakan persekitaran dengan sempurna. Tempat Titan berdiri sekarang berhampiran dengan perangkap lumpur yang dibuatnya tadi. Tanahnya lembut. Mati kau. Titan mengerahkan sisa tenaganya dan meluru ke arah Zul. Zul tidak mengelak, sebaliknya, dia merempuh masuk ke dalam dakapan lawannya. Titan terkejut dan saat dia cuba menghulurkan tangannya, Zul memegang sendi sikunya dan memusingkan badannya. Arg! Keseimbangan Titan goyah. Kakinya yang terhuyung-hayang itu berada di atas tanah yang lembut. Cerah! Sebelah kakinya terbenam jauh ke dalam lubang lumpur. Celaka! Titan cuba menarik kakinya keluar, tetapi sedutan lumpur itu kuat. Zul tidak melepaskan peluang itu dan menendang belakang lutut Titan. Gedebuk. Gergasi itu jatuh melutut. Zul segera bergerak ke belakang Titan dan cuba melakukan kuncian leher. Tetapi Titan menggunakan kekuatan luar biasanya untuk menarik kolar baju Zul dan melemparkannya ke hadapan. Zul berguling di atas tanah. Seluruh badannya yang diselaputi lumpur terasa sakit. Titan juga berjaya menarik kakinya keluar dari lumpur dan bangun. Matanya penuh dengan niat membunuh. Kau memang hebat. Aku mengaku. Tapi setakat ini saja. Titan mengeluarkan sebilah pisau berburu dari pinggangnya. Senjata yang lebih laju dan lebih mematikan daripada kapak. Pada ketika itu, Encik Zul, bakul dah sampai. Cepat. Kedengaran jeritan Sofia. Bakul penyelamat sudah berada 1 meter dari tanah. Sofia tidak menaikinya. Sebaliknya memegang bakul itu sambil menunggu Zul. Naik dulu, tolonglah. Jerit Zul, tetapi Sofia menggelengkan kepalanya. Kita pergi bersama. Saya takkan pergi tanpa awak. Itulah kedegilannya. Zul mengetap giginya. Dia perlu menamatkan keadaan ini. 3 minit masa keemasan. Masa yang tinggal tidak sampai seminit. Titan juga sedar akan keadaan itu. Dia perlu menangkap mereka sebelum helikopter itu berlepas. Kau nak lari ke mana? Titan berpaling ke arah Sofia, menyasarkan sasaran yang lebih lemah. Jangan. Mata Zul membulat. Dia berlari sekuat hati. Badannya melayang di udara. Tepat sebelum Titan dapat mencapai Sofia, Zul memeluk pinggang Titan dan mereka berdua berguling di atas tanah. Kedua-dua lelaki itu bergelut di dalam lumpur. Tumbukan dilepaskan, nafas kencang bercampur. Angin dari helikopter yang turun menghentam mereka, membuatkan mata sukar untuk dibuka. Cepat naik, ini arahan. Jerit Zul sambil menahan tangan Titan yang memegang pisau. Sofia menangis sambil menaiki bakul itu. Naikkan, cepat, Sofia memberi isyarat tangan kepada juruterbang. Bakul itu perlahan-lahan naik. Tak guna. Duit aku. Titan hilang akal apabila terlepas Sofia. Dia menolak Zul dan cuba berpaut pada bakul. Lompat. Tangan Titan berjaya memegang tepi bakul. Kia! Sofia menjerit. Bakul itu bergegar kuat. Berat Titan yang luar biasa itu menyebabkan seluruh helikopter terhuyung-hayang. Lihat betul, Zul bangun dari tanah. Titan sedang naik sambil berpaut pada bakul. Jika begini, helikopter mungkin akan terhempas atau Titan akan menarik Sofia jatuh bersamanya. Zul melihat sekeliling. Kelihatan seutas akar menjalar yang tebal. Dia memegang akar itu dan berayun seperti Tarzan. Sasarannya adalah kaki Titan. BUK. Zul berjaya menyambar pergelangan kaki Titan. Lepaskan aku, celaka. Titan meronta-ronta. Di langit ada helikopter. Di bawahnya bakul, berpaut pada bakul. Titan,
dan berpaut pada kaki Titan, Zul. Satu rantaian manusia yang pelik dan berbahaya terbentuk. Kita jatuh bersama, Zul menggunakan berat badannya untuk menarik ke bawah. Graviti berada di pihaknya, jari jemari Titan menjadi pucat, walaupun sekuat mana pun dia, mustahil untuk menahan berat dua orang lelaki dewasa dan daya tarikan graviti. Argh, tangan Titan tergelincir dari bakul. Gedebuk, ketiga-tiga mereka jatuh terhempas ke tanah. Nasib baik, ketinggiannya hanya sekitar 3 meter, di bawah terdapat lumpur dan semak yang menyerap hentaman. Gedegang, terdiam seketika selepas hentaman. Sofia selamat di dalam bakul, tetapi bakul itu kembali turun ke tanah. Zul dan Titan terpelanting ke arah yang berbeza. Zul terhuyung-hayang bangun, pandangannya kabur. Dia mungkin mengalami gegaran otak, tetapi dia tidak boleh berehat. Titan juga sedang bangun sambil mengerang kesakitan. Sekarang kita tamatkannya, Titan mendengus, matanya bukan lagi tertumpu pada wang, hanya kemarahan dan niat membunuh yang tulen. Zul merendahkan badannya. Judo. Kelembutan menewaskan kekerasan. Dia akan mengerahkan sisa tenaganya untuk satu teknik terakhir. Ini bukan sekadar pertarungan. Ia adalah pertembungan kepercayaan antara yang ingin melindungi dan yang ingin merampas. Mari Titan, Zul memberi isyarat tangan. Bunyi baling-baling helikopter bergema megah seperti muzik latar. Pertembungan terakhir semakin hampir. Bahagian akhir, pertahanan terakhir, teknik judo. Dua lelaki yang berlumuran lumpur saling merenung. Di tengah-tengah ribut pasir yang dicipta oleh angin helikopter, mereka kelihatan seperti pahlawan kuno. Nafas Titan kencang, manakala nafas Zul pendek dan laju. Kedua-duanya sudah di ambang batas. Tetapi, kekuatan mental yang akan menentukan pemenangnya. Titan bergerak terlebih dahulu. Dia tidak lagi menggunakan teknik yang kemas seperti binatang buas yang marah. Dia mendepangkan tangannya dan meluru untuk menghancurkan Zul. Mati kau! Jeritan Titan ditelan oleh bunyi helikopter. Kelajuannya telah perlahan, tetapi beratnya tetap sama. Jika terkena secara langsung, tulangnya pasti akan hancur. Zul telah menunggu saat ini. Saat di mana lawannya hilang akal dan meluru ke hadapan, dia tidak melarikan diri, sebaliknya dia melangkah masuk lebih dalam ke arah Titan. Satu pergerakan yang berani, seolah-olah menyerah diri untuk mati. Mata Titan membulat. Saat tangannya cuba memegang bahu Zul, Zul memegang kola baju Titan. Tangan kiri memegang lengan baju, tangan kanan memegang kola dada dan pada masa yang sama, dia memusingkan badannya 180 darjah. Dia membelakangi lawannya. Dalam seni mempertahankan diri, membelakangi lawan adalah tindakan paling berbahaya, tetapi dalam judo, ia adalah permulaan serangan yang paling mematikan. Belakang Zul dan dada Titan bersentuhan rapat. Ipon Soi Nage, jerit Zul di dalam hati. Dia membengkokkan lututnya, merendahkan pusat graviti badannya di bawah pinggang Titan. Prinsip tuas. Punggung Zul menjadi titik tumpu. Inersia Titan yang meluru ke hadapan menjadi titik tindakan. Zul meluruskan lututnya sambil membongkokkan badannya ke hadapan. Dan dia menarik kola baju yang dipegangnya sekuat hati. Uar. Tubuh gergasi Titan melayang di udara. Hukum fizik tidak menipu. Gergasi seberat 120 kilogram itu melayang seperti bulu pelepah. Dunia terasa terbalik. Gedegang. Dengan bunyi yang seolah-olah menggegarkan bumi, belakang Titan terhempas ke tanah. Tiada masa untuk melakukan teknik jatuhan. Ia adalah satu kemenangan mutlak. Udara di dalam paru-parunya terkeluar secara paksa, membuatkan Titan tidak dapat menjerit. Matanya terbeliak dan kesedarannya semakin pudar. Zul tidak berhenti. Dia menekan lengan Titan yang rebah dan melakukan kuncian yang tidak akan dilepaskan sehinggalah lawan menyerah atau hilang kesedaran. Sudah tamat, bisik Zul di telinga Titan sambil tercungap-cungap. Titan meronta-ronta, tetapi tiada tenaga. Sarafnya seolah-olah lumpuh akibat hentaman. Pada ketika itu, bayang-bayang hitam turun dari langit menggunakan tali. Interpol. Letak senjata dan serah diri. Bergerak, kami tembak, tiarap. Mereka adalah ejen khas polis antarabangsa yang bersenjata. Mereka menguasai keadaan dalam sekelip mata.
Orang-orang Titan sudah pun ditangkap oleh pasukan serang hendap di dalam hutan. Ejen-ejen berlari dan menggari Titan yang berada di bawah Zul. Situasi terkawal. Suspek berjaya ditahan, kata seorang ejen melalui alat komunikasinya. Barulah Zul melepaskan Titan dan bangun, kakinya longlai dan dia terhuyung hayang. Encik Zul. Sofia, yang telah turun dari bakul, berlari sambil menangis. Dia memeluk Zul yang berlumuran lumpur. Pakaiannya yang bersih turut kotor, tetapi dia tidak peduli. Bodoh, saya ingatkan awak akan mati. Saya dah janji, kan, saya akan lindungi puan. Zul tersenyum kecil sambil menepuk belakang Sofia, tangannya menggeletar. Adrenalinnya semakin surut, digantikan dengan keletihan yang melampau. Anda okey, Encik Zul Iskandar? Seorang ejen yang kelihatan seperti ketua pasukan menghampiri dan memberi tabik hormat. Kami dari cawangan Perancis. Kami menerima laporan kehilangan Puan Sofia dan telah menjejaki anda melalui satelit. Terima kasih kepada isyarat cermin anda, kami dapat mencari lokasi yang tepat. Nasib baik kami tidak terlambat. Zul menghembuskan nafas lega. Pasukan perubatan. Ada mangsa cedera di sini. Ejen-ejen membantu Zul dan Sofia ke helikopter. Sofia, walaupun terhincut-hincut, tidak melepaskan tangan Zul. Jom, kita balik. Dengan bantuan ejen, mereka menaiki helikopter. Bunyi baling-baling kembali kuat. Helikopter itu terapung di udara. Di bawah, hutan hijau tempat mereka berjuang untuk hidup kelihatan semakin kecil. Di dalam helikopter, rawatan kecemasan dimulakan. Paramedik membalut buku lali Sofia dan membersihkan luka Zul. Kesakitan yang terasa pedih itu sebaliknya membuatkannya sedar bahawa dia masih hidup. Zul memandang ke luar tingkap, lautan hijau yang tidak berkesudahan. Di tempat seperti neraka itu, mereka bertahan selama 3 hari. Bukan, mereka telah menang. Bukan sekadar hidup, tetapi saling melindungi. Encik Zul, Sofia meletakkan tangannya yang memegang pek panas di atas tangan Zul. Terima kasih, awak penyelamat saya. Itu tugas saya. Bukan. Ia lebih daripada tugas. Masa awak melompat untuk saya tadi, saya tahu awak berjuang bukan kerana kontrak, tetapi kerana saya sebagai seorang insan. Pandangan Sofia serius. Zul tidak lagi mengelak pandangannya. Betul. Saya tak nak kehilangan puan. Saya tak nak lalui pengalaman kehilangan orang yang saya sayangi sekali lagi. Itu adalah pengakuan Zul. Kata-kata yang ringkas tetapi penuh keikhlasan. Wajah Sofia merona merah. Jadi, macam mana hubungan kita sekarang? Majikan dan pengawal peribadi? Atau... Sofia membiarkan kata-katanya tergantung sambil memandang Zul. Nampaknya kita kena tulis semula kontrak, kena tambah allowance bahaya dan syarat kerja pun kena ubah. Macam mana? Kawalan peribadi 24 jam, kontrak seumur hidup. Kata-kata Zul membuatkan Sofia ketawa riang. Di tengah-tengah bunyi bising helikopter, tawanya kedengaran jelas. Diterima, dah ditandatangani dan dicop. Sofia menyandarkan kepalanya di bahu Zul. Zul memeluk bahunya, keletihan melanda mereka berdua. Helikopter itu terbang menuju ke arah matahari terbenam. Langit yang kemerahan seolah-olah meraihkan kepulangan mereka. 3 minit masa keemasan. Ia adalah perkataan yang menandakan saat genting, tetapi bagi mereka, ia kini akan diingati sebagai waktu keajaiban di mana mereka saling menemui isi hati masing-masing. Tidurlah, nanti dah sampai saya kejutkan, bisik Zul perlahan. Tak nak, saya nak ingat saat ni. Sofia mengenggam jari jemari Zul. Genggaman yang lebih kuat daripada mana-mana gari, simpulan takdir yang lebih kukuh daripada mana-mana tali. Hutan kini jauh di belakang dan cahaya bandar mula kelihatan, cahaya tamadun. Jalan pulang ke kehidupan biasa, tetapi kehidupan mereka tidak akan sama seperti dahulu. Mereka menjadi lebih kuat dan tidak lagi bersendirian. Penjaga. Zul bukan lagi sekadar penjaga Sofia. Sofia juga menjadi penjaga hati Zul yang kosong. Saling melindungi. Itulah teknik cinta sejati yang telah mereka pelajari. Setahun adalah masa yang panjang untuk mengubah banyak perkara. Musim telah berganti dan kenangan di hutan itu terasa seperti mimpi yang samar-samar.
Tetapi ada kenangan yang semakin jelas seiring berjalannya waktu. Di sebuah penthouse di bangunan kediaman mewah di tengah-tengah Kuala Lumpur, di dalam bilik latihan peribadi yang terletak di sudut ruang tamu yang luas, kedengaran bunyi nafas yang kencang. Hap! Dengan satu jeritan, satu bayang-bayang lincah membelah udara. Sofia, dia memakai dobok putih, rambutnya yang basah dengan peluh melekat di dahi, tetapi matanya tajam seperti pemangsa. Di hadapannya, berdiri Zul Iskandar. Dia berdiri dengan tangan di belakang, dengan riak wajah tenang menunggu serangan Sofia. Kedudukan terlalu tinggi, rendahkan pusat graviti. Sebaik sahaja nasihat Zul kedengaran, Sofia menyerang. Dia berpura-pura mahu mencekik Zul, menarik perhatiannya ke atas, kemudian dengan pantas merendahkan badannya dan cuba melakukan teknik kaki. Teknik yang sama dipelajarinya dari Zul di dalam hutan setahun yang lalu. Tetapi Zul tidak mudah ditewaskan. Tepat pada masanya, dia berundur sedikit, menyebabkan Sofia hilang keseimbangan. Kemudian, dia dengan lembut menarik lengannya, meruntuhkan kestabilannya. Gedebuk, Sofia jatuh di atas tikar. Tetapi dia tidak jatuh dengan sakit, kerana Zul menahannya dengan selamat. Alah, kalah lagi. Encik Zul ni memang tak ada kelemahan langsung, rungut Sofia sambil berbaring di atas tikar. Wajahnya yang kemerahan itu kelihatan sangat ceria. Zul tersenyum dan menghulurkan tangannya. Banyak kemajuan. Gerakan tipu tadi sangat bagus. Saya pun hampir tertipu. Tipu? Muka tu tak berkelip pun. Sofia menyambut tangan Zul dan bangun. Tangan yang sama yang menariknya keluar dari hutan setahun yang lalu. Kehangatannya masih sama. Betul, setahun yang lalu, Puan hanya mampu bersembunyi di belakang saya. Sekarang Puan cuba untuk jatuhkan saya. Peningkatan yang luar biasa. Lupakan Sofia yang dulu. Sekarang, saya boleh jaga diri sendiri. Takkanlah wakil yayasan penjaga ni lemah, kan? Kata Sofia dengan bangga. Selepas kembali dari hutan, haluan hidupnya berubah sepenuhnya. Dia bukan lagi sekadar seorang usahawan tenaga, tetapi memutuskan untuk melabur dalam kerja-kerja menyelamatkan nyawa manusia. Dia menggunakan wangnya sendiri untuk menubuhkan yayasan penjaga. Sebuah badan bukan untung yang menyediakan latihan mempertahankan diri dan kemahiran kelangsungan hidup, serta peralatan keselamatan kepada wanita dan kanak-kanak di kawasan pedalaman dan zon konflik di seluruh dunia. Dan pengarah eksekutif serta ketua pegawai keselamatan yayasan itu adalah Zul Iskandar. Persediaan untuk mesyuarat lembaga pengarah petang ni dah siap? Kit penapis air mudah alih yang akan kita lancarkan tu dapat sambutan hangat kan? Tanya Zul sambil menghulurkan tuala. Ya. Itu kan idea Encik Zul. Kita cuma komersialkan kaedah yang kita guna di hutan dulu. Dengar kata ia akan selamatkan beribu-ribu nyawa. Fikirkan pun dah rasa teruja. Sofia minum air sambil memandang keluar tingkap. Pemandangan kaki langit Kuala Lumpur terbentang di hadapannya. Pemandangan yang damai. Tiba-tiba, kenangan setahun yang lalu terlintas di fikirannya. Malam-malam di mana mereka terpaksa minum air berlumpur dan tidur mengelak serangga. Apa jadi dengan Titan? Dah ada keputusan rayuan? Tanya Sofia dengan berhati-hati. Ya. Pagi tadi saya dapat panggilan. Hukuman penjara seumur hidup disahkan. Dengan kesalahan yang banyak, dia takkan dapat parol. Dia takkan tengok dunia luar lagi. Suara Zul tenang. Dalam mimpi ngeri itu, telah tiada. Semuanya benar-benar sudah berakhir. Lega rasanya. Tapi kadang-kadang dia muncul dalam mimpi. Mimpi dia kejar saya dengan kapak tu. Suara Sofia sedikit bergetar. Trauma tidak mudah hilang. Luka di badan telah sembuh, tetapi parut di hati masih ada. Zul menghampiri dan memeluk bahu Sofia. Setiap kali tu, saya akan kejutkan Puan, kan? Mimpi ngeri tak boleh kalahkan realiti. Sebab saya ada di sisi Puan. Saya tahu. Sebab itulah saya perlukan awak. Ubat tidur dan jam loceng saya. Sofia menyandarkan kepalanya di dada Zul. Walaupun berbau peluh, ia lebih menenangkan daripada mana-mana minyak wangi. Jom mandi dan keluar. Kita ada janji temu hari ni kan? Ulang tahun pertama. Ya. Saya dah buat tempahan. Kali ni, bukan makanan hutan. Saya akan belanja makanan yang betul-betul sedap. Saya tak sabar.
Mereka berdua, dengan pakaian formal yang kemas, duduk di sebuah restoran dengan pemandangan menara KL, matahari terbenam yang kemerahan mewarnai bandar. Warna yang sama seperti matahari terbenam yang dilihat mereka dari helikopter setahun yang lalu. Tetapi bezanya, di hadapan mereka kini bukan lagi makanan catuan untuk kelangsungan hidup, tetapi stik dan wain yang lazat. Kita minum, Sofia mengangkat gelas wainnya. Untuk apa? Untuk masa keemasan kita. Ting, bunyi gelas yang berlaga kedengaran. Encik Zul, awak tahu tak, biasanya masa keemasan merujuk kepada waktu kritikal yang menentukan hidup dan mati apabila berlaku kemalangan, kata Sofia sambil menghirup wainnya. Betul. Dalam rawatan kecemasan, ia merujuk kepada 3 hingga 5 minit yang paling penting. Tapi bagi saya, makna masa keemasan tu dah berubah sikit. 3 minit saya bertemu awak, saat awak pegang tangan saya dan mula berlari, itulah masa keemasan yang mengubah hidup saya, mata Sofia bersinar serius. Pertemuan di ambang maut telah mengubah haluan hidupnya sepenuhnya. Dia bukan lagi seorang CEO yang dingin dan hanya mengejar kejayaan dan wang. Dia telah menjadi seorang yang menghargai nyawa dan tahu bagaimana untuk mencintai. Zul mengeluarkan sebuah kotak kecil dari poketnya. Bukan kotak barang kemas yang mewah. Ia adalah sebuah kotak kecil yang diukir dari kayu. Apa ni? Mata Sofia membulat. Bukalah. Sofia membuka kotak itu dengan berhati-hati. Di dalamnya, bukan cincin berlian, tetapi sesuatu yang unik. Satu ikatan, seutas gelang yang dianyam dengan teliti daripada tali berwarna-warni yang kuat. Di tengahnya, terdapat sebuah whistle keselamatan kecil sebagai loket. Ini tali payung terjun. Tali yang paling kuat di dunia. Saya anyam sendiri. Zul menggosok hidungnya, malu. Berlian mahal. Bila-bila masa saja puan boleh beli. Tapi ini, ia seperti sebahagian daripada diri saya. Seperti mana kita selamat dengan seutas tali kasut di hutan, tali ini akan mengikat kita berdua selamanya dan jika ada kecemasan, puan boleh uraikannya dan guna. Ia boleh tahan beban sehingga 200 kilogram. Sofia ketawa, air mata bergenang di matanya. Lamaran yang paling Zul Iskandar di dunia. Praktikal, tetapi lebih romantik daripada mana-mana permata. Penyakit kerja betul. Hadiah lamaran pun peralatan kelangsungan hidup. Puan tak suka ke? Tak. Ini hadiah yang paling saya suka di dunia. Sofia menghulurkan pergelangan tangannya. Zul memakaikan gelang itu. Pergelangan tangan Sofia yang putih dan tali payung terjun yang kasar itu kelihatan sangat padan. Encik Zul Iskandar, janji dengan saya satu perkara. Janji apa? Mulai sekarang, walau apapun krisis yang datang, jangan cuba berkorban seorang diri. Jangan buat benda bodoh macam melompat dari helikopter untuk saya. Suara Sofia menjadi tegas. Kenangan hari itu masih menjadi duri dalam daging baginya. Belakang Zul yang sanggup berkorban untuknya itu terlalu menyedihkan. Kita kan rakan kongsi. Rakan kongsi berjuang bersama, hidup bersama. Bukan jadi hero seorang diri. Zul memegang tangan Sofia dan mengucupnya, saya janji, saya takkan melompat seorang diri lagi, saya akan berjalan di sisi puan, seiring sejalan, selamanya. Mata Zul dipenuhi dengan kepercayaan dan cinta yang mendalam. Dia bukan lagi serigala yang bersendirian. Dia adalah seorang penjaga yang mempunyai seseorang untuk dilindungi dan seseorang yang melindunginya. Baiklah, diterima. Sofia tersenyum lebar. Selepas makan, mereka berdua berjalan-jalan di sekitar Tasik Perdana. Udara malam terasa sejuk. Zul memegang tangan Sofia, menyesuaikan langkahnya. Buku lali Sofia telah sembuh sepenuhnya, tetapi Zul masih berhati-hati, bimbang dia akan tergelincir. Encik Zul, tengok tu, Sofia menunjuk ke langit malam. Walaupun bintang tidak kelihatan jelas kerana cahaya bandar, bulan terang kelihatan. Terang. Sama macam bulan yang kita nampak di hutan. Masa tu, saya pandang bulan dan berdoa supaya diselamatkan. Sekarang, puan berdoa apa? Tak berdoa apa-apa, sebab semuanya dah tercapai, kata Sofia sambil bergantung pada lengan Zul. Awaklah doa saya. Mereka berhenti dan saling berpandangan. Bunyi bising orang lalu lalang dan kenderaan di bandar tidak kedengaran.
Hanya bunyi nafas dan degupan jantung masing-masing yang terasa. Zul perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Sofia memejamkan matanya. Bibir mereka bertemu. Jika ciuman pertama di hutan adalah satu keterdesakan untuk hidup, ciuman kali ini adalah satu janji yang hangat untuk masa depan. Apabila bibir mereka terpisah, Zul menyentuh dahinya pada dahi Sofia dan berbisik, "Saya cintakan awak, Sofia. Saya pun cintakan awak, penjaga saya." Mereka mula berjalan semula, di tengah-tengah orang ramai. Tetapi kini, mereka tidak akan sesat lagi. Bayang-bayang mereka berdua semakin menjauh. Kehidupan mereka akan sentiasa diuji dengan pelbagai krisis. Kadang-kadang, rebut akan melanda dan kadang-kadang mereka mungkin terperangkap dalam kegelapan, tetapi mereka tidak takut. Kerana mereka mempunyai 3 minit masa keemasan untuk saling melindungi dan teknik cinta yang akan sentiasa bersama. Ini bukanlah satu pengakhiran. Ia adalah permulaan sebuah kisah kelangsungan hidup yang baru, atau lebih tepat lagi, sebuah kisah kebahagiaan yang akan mereka cipta bersama. Jika video ini bermanfaat, sila langgan, suka dan tinggalkan komen. Ia akan menjadi sumber kekuatan yang besar untuk saluran kisah angin lalu.